Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita buka dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Ya, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah masih lagi hidupkan kita, Allah masih lagi berikan kita nafas untuk kita meneruskan Ramadan pada hari ini, 8 Ramadan. Sekejap saja dah seminggu lebih kita berpuasa, Alhamdulillah. Syukur kerana Allah berikan kita kekuatan untuk berpuasa, diberikan energi, semangat untuk mencari ilmu pada hari ini, Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan semua, ini My Tadabbur Time ataupun siri My Tadabbur Time Ramadan. Okey, anjuran Mutiara Tadabbur siri yang kedua, Alhamdulillah, untuk siri Ramadan pada kali ini. Ini tahun keempat My Tadabbur Time. Sebelum ni dah 3 kali, 3 tahun berturut-turut kita buat dan ni tahun keempat, Alhamdulillah. Dan penampilan Ustazah Nazirah pada hari ini di Mutiara Tadabbur pun kali pertama, kan? Alhamdulillah boleh jemput Ustazah juga untuk mengupas tentang fiqh, insya-Allah. Okey, untuk pengetahuan semua juga, Ustazah Nazirah binti Abu Bakar merupakan pegawai hal ehwal Islam di JAKIM. Ustazah merupakan graduan daripada UIA, ijazah bahasa Arab. Ustazah ni senior saya lah dalam di UIA dulu. Okey, walaupun tak sempatlah nak bertemu secara dekat lah dengan Ustazah di UIA dulu. Mungkin berbeza juga kan, Ustazah senior jauh jugalah dengan saya. Dan Ustazah mengambil master di UKM dalam bidang dakwah. Alhamdulillah. Dan Ustazah ni aktif sebenarnya. Okay? Kalau tengok Facebook Ustazah, banyak perkongsian-perkongsian Ustazah. Dan kalau siapa yang tengok majlis tilawah, kan? Majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan hafazan tu, sebelum ni Ustazah lah merupakan pentadaburnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan Ustazah terlibat dengan Usrati Jannati, okay? Forum Perdana, di TV1, dalam rancangan Assalamualaikum di TV Al-Hijrah. Ustazah juga pernah dijemput ke IKIM untuk berkongsi panel slot radio di IKIM dan juga RTM, kan? Dan juga pentadabbur tadi tu. Dan Ustazah merupakan pemegang tauliah di negeri Selangor dan juga di wilayah persekutuan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan mendengar daripada Ustazah Nazirah pada hari ini tentang fiqh puasa contemporary, insya-Allah. Dan saya ingatkan para peserta untuk simpan dulu kalau nak tanya soalan, sebab saya risau takut komen tu naik ke atas nanti saya tak perasan dah soalan-soalan dia. Di akhir nanti selepas Ustazah memberikan perkongsian selama sejam lebih, insya-Allah kita akan buka kepada persoalan, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemputlah Ustazah Nazirah binti Abu Bakar untuk berkongsi dengan kita semua pada pagi ini tentang fiqh puasa contemporary. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadar. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آمين. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi pada semua, khusus dan istimewanya untuk adinda saya. Ni sebenarnya patut dah panggil doktor dah ni. Sebab orangnya Masya Allah bertungkus lumus dengan pengajiannya, memberikan tumpuan pada Al-Quran. Apalah yang lebih menggembirakan bila hidup kita ini, tuan-tuan, kita penuhkan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat lah daripada Ustazah Fatimah kita, insya-Allah. Bukan dia seorang je, dengan suami-suami dia sekali diangkut ni jadi orang orang Quran, insya-Allah. Kita ambil semangat, insya-Allah, melihat keluarga mereka sebagai keluarga Al-Quran, maka kita bawa dalam kehidupan kita juga, insya-Allah. Mudah-mudahan kalaupun tidak kita Al-Hafiz ataupun Hafizah, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu cicit kita nanti akan jadi keturunan kita yang dia bangkit dengan Al-Quran, yang hidup dia itu adalah kehidupannya dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik.
hari ni kita live di Facebook dan juga untuk sahabat-sahabat yang berada di TikTok. Kalau nak tengok slide yang saya share, boleh pergi ke Facebook Mutiara Tadabbur insya-Allah. Baik, saya tidak berhajat nak memanjangkan kalam. Sebab orang bila masuk pengajian ni bukan nak dengar ustazah tu beletiak. Tu kan. Saya ni orang Kedah jadi tak boleh nak lari lah daripada bahasa Kedah tu. Kalau tak faham sekali boleh letak kat ruang komen. Kita apa nama ni, kita cerita lah dalam bahasa Kuala Lumpur. Tak ada masalah, okey. Baik, saya tidak berhajat nak panjangkan litiran. Tak mau poso-poso ni nak kurangkan. Cakap tak perlu ni. Hak sia-sia tak mau. Hari ni tuan-tuan puan, kita nak tengok bagaimana kita nak mergekan. Kita nak mentadabur ayat Al-Quran, tapi dalam masa yang sama kita nak mendalami bagaimana hukum-hukum fiqh yang keluar daripada ayat-ayat tersebut. Ni seronok. Pasal apa? Bila kita mengaji fiqh, nak tak nak dia datang daripada dalil ataupun hujah-hujahnya daripada Quran dan juga sunnah. Lalu hari ini kalau nak cerita tentang ayat Al-Quran ni panjang lah. Yang dalam Quran ni tuan-tuan ada 1001 kisah. Bukan 1001, lebih lagi sebenarnya. Tapi nak cerita kata sangatlah banyak. Nak cerita pasal hidup kita ni, semayang, puasa, tidur kita tuan-tuan, nak tenang hati kita dengan banyak masalah. Hari ni kita hidup berkeluarga, kita hidup tidak memiliki suami, kita hidup dengan tidak punya anak. Maka semuanya itu ada dirangkumkan dalam Al-Quran. Lalu hari ini kita hanya mengambil sedikit sahaja daripada juzuk kehidupan kita, iaitu bila kita berpuasa, maka kita nak tengok bagaimana Al-Quran beri panduan daripada permasalahan-permasalahan yang timbul. So itu bila kita sebut contemporary ni maknanya semasa lah. Saya akan cerita kat tuan-tuan puan isu-isu yang berbangkit tentang puasa kan. Masalah kita ni korek telinga, korek hidung, korek apa lagi, korek gigi. Itu semua kadang-kadang kita ni batal tak batal puasa. Akhirnya sebulan puasa tu kadang-kadang duk tanya batal tak batal, batal tak batal. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimana Al-Quran bagi pimpinan dan tuntunan kepada kita supaya kita boleh mengaji hukum dan dalam masa yang sama kita boleh linkkan dia dengan Al-Quran. Sebab itu hari ini bila kita sebut tentang fiqh contemporary, dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat tentang puasa dan ada kajian yang katakan ada lebih daripada 13 ayat yang menceritakan tentang puasa. Ayat tentang puasa ni kalau kita tengok, saya ada sebut sikit lah. Puasa ni dalam Al-Quran ni, dia gerak dah. Okey, puasa dalam Al-Quran ni tuan-tuan puan, dia ada beberapa perkara yang kata ulama, dia bukan hanya semata tentang tahan diri daripada makan dah. Puasa ni ada perkara-perkara lain yang Al-Quran ceritakan, umpamanya pada kisah dalam surah Maryam. Ingat tak keadaan bila mana Nabi Zakaria, kan, dia nak dapat anak, kemudian jadi situasi dia tak boleh bercakap. Itu diguna perkataan saum ataupun siam, puasa ni. Dia tahan diri daripada bercakap dengan orang. Itu juga kata ulama makna saum. Tapi kita pi tengok dengan lebih jauh lagi, cuma daripada banyak-banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang saum dan juga siam ni, saya hanya nak ambil hari ni tentang puan kerana batasan ataupun limitasi waktu yang ada, kita nak tengok pada ayat ke-183 dengan ayat 184. Baik, dalam ayat ini tentang puan suratul Baqarah. Siapa ada Quran boleh ambil tengok. Surah Al-Baqarah ni kita tinggal dah hari pertama itu kita baca, betul tak? Hari ni dah 8 juzuk dah patutnya Quran kita, ataupun 9 juzuk dah patutnya Quran kita. Apa khabar Quran kita tuan-tuan puan? Ramadan ni carilah nak kena buat macam mana. Kalau perlu paksa tuan-tuan puan. Kalau perlu ambil ni mancis, tegak kat biji mata ni, tahan biji mata pasal nak baca Quran, letaklah tuan-tuan puan. Pasal bulan Ramadan ni tuan-tuan puan, inilah kesempatan yang ada yang tak patut kita sia-siakan. Baik, pergi balik kepada ayat yang kita nak sebut tadi tuan-tuan puan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila kita mengaji Quran ni tuan-puan, sahabat-sahabat, kau boleh sebut sesekali pilah tengok macam mana cara makhraj dia disebutkan, dikeluarkan huruf tersebut, bagaimana ia dibacakan, apa sifat-sifat huruf. Pasal hari ni kadang kita ligan nak khatam, kita tertinggal tajwid dan juga kaedah bacaan. Kan? Kita main hantam saja tak mau. Baca Quran mesti dengan tajwid. Baca Quran mesti dengan tartil. Biar tenang-tenang supaya ia menenangkan kehidupan kita. Ramai orang baca Quran tapi tajwidnya tunggang langgang. Jadi kita sebut macam ni. Nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ni akan ada ramai umat ataupun hamba Allah Taala yang baca Quran. Lalu Al-Quran ajar kepada kita dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita tuan-tuan, kita akan bersaing dengan ramai manusia. Dalam ramai-ramai tu Allah Ta'ala nak cari cream of the cream. Orang hak apa? Hak paling baik sekali. Paling baik apa? Ramai-ramai hamba Allah ni dah ramai baca Quran. Daripada ramai-ramai yang baca ni, mana yang bacaannya paling baik? Mana yang tajwidnya lebih baik? Mana yang lebih istiqamah? Maknanya semua daripada ramai-ramai barisan tu, hak paling baik akan duduk di depan untuk bertemu dengan Allah. Hak ni kita nak cari. Sebab itu kalau siapa yang merangkak nak baca Quran, tak apa, baca. Mai cari, pi cari mutiara tadabbur ni. Pi cari kelas-kelas pengajian Quran. Supaya apa? Supaya hidup kita ni tuan-tuan puan, walaupun kita tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk menyempurnakan bacaan kita. Kan? Itu kan beza. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kaf. Lari makna. Sebab itu bila baca elok-elok. Tapi kita hari ni tak cerita lah pasal makhraj-makhraj ni. Saya nak sebut kata baca tu biar dengan tenang. Biar dengan kita puas hati bacaan kita. Okey? Kalau dapat khatam, bonus. Tak dapat pun tak apa. Kerana yang penting kita nak baca dengan sederhana dan memberikan ketenangan pada kita. Baik. Ayat hari ni, ayat 183 ni, dia satu muka surat tu penuh Allah Ta'ala cerita tentang puasa. Perintah tentang puasa. Tapi saya tak ambil lah satu muka. Saya ambil dua ayat je. Pasal daripada dua ayat ni pun ada banyak hukum, hakam, fiqh yang keluar daripada dua ayat ni. Baik, kita pergi tengok yang pertama. Dalam ayat ni terjemahan dia. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman. Sebelum ni tuan-tuan puan dah duduk dengar dah kan. Pasal tadabbur puasa ni, saya tak maulah cerita tentang tafsir ke, tadabbur ke, dah. Kita nak pergi terus pada hukum saja. Tengok bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada kita bila kita berbicara perintah puasa. Kan? Kalau kita mengaji perintah, dia mesti ada syarat wajib. Syarat wajib ni siapa? Allah Ta'ala sebut. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu. Tengok, hak pertama keluar kat situ, dia guna kalimah wajib. Wajib ni maknanya apa? Satu daripada beberapa hukum yang ada dalam ilmu fiqh hak kita mengaji. Ada sana hak wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada harus. Ingat tak kita mengaji tu? Kan? Kita ingat dah. Kafar dulu lama-lama, ya Allah. Ini kan kita hari ni kadang-kadang mungkin kalau buat kafar tu kena ulang balik, repeat kelas kita kafar UPKK. Okey, bila kita sebut tentang wajib, tengok bagaimana Quran ajak kepada kita tuan-puan. Allah Ta'ala sebut diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Bila kita pergi deep kepada ilmu fiqh, dia akan ajak pada kita, wajib ni maknanya siapa hak wajib puasa. Ni dia. Ustazah, masa apa kita nak mengaji pasal siapa hak wajib, siapa hak tak wajib? Pasal dalam ilmu fiqh, kita akan bertemu dengan keadaan-keadaan ada orang hak dia tak wajib. Tapi dia boleh puasa sekiranya menepati syarat-syarat sah puasa. Itu dua perkara yang berbeza. Sebab itu kita akan bertemu dengan bila hukum, ada perkara wajib, ada syarat wajib, ada syarat sah. Itu dia dua perkara yang berbeza. Wajib, siapa hak wajib buat? Syarat sah, siapa hak sudah pun memenuhi syarat sah, sekalipun dia tidak diwajibkan puasa, maka sah puasa dia. Mari kita pergi satu-satu. Pertama, ni ulang kaji laju-laju. Pasal apa? Dah mengaji lama dah kan? Tapi hari ni kita nak ulang kaji juga. Supaya apa? Supaya kita lebih memaknakan puasa kita. Lah, selama ni aku hidup 40 tahun. Hari ni baru aku tahu ada 4 syarat wajib puasa. Kan? Sekejap lagi boleh buat modal.
Tengah hari ni tuan-tuan perempuan buat teka-teki kat pasangan. Siapa kalah dia kena masak berbuka. Tu seronok hidup berkeluarga. Kan? Ha. Okey, syarat wajib puasa apa dia? Kita sebut laju-laju lah. Pertama mestilah beragama Islam. Kalau dia non-Muslim, dia kata saya puasa contohnya. Kan? Dia wajib tak puasa? Tak wajib pun. Pasal apa? Pasal dia non-Muslim. Tapi kalau dia puasa juga ustazah, dia tak makan, dia tak minum, boleh ke ustazah? Dia memenuhi tak syarat-syarat sah puasa yang lain. Syarat sah puasa bukan satu je, banyak. Tapi kita tengok syarat wajib dulu. Siapa lagi yang wajib puasa? Beragama Islam. Yang kedua, baligh. Apa ni, cukup umur. Kalau laki-lakinya, kalau dia tak keluar mani, minimum umur 15 tahun. Kalau perempuan, minimum umur, maksimum untuk dia, bukan minimum. Anak laki-laki kalau dia tak keluar mani, umur dia sudah dikira baligh adalah 15 tahun. Tapi kalau anak perempuan, beza sikit. Anak perempuan kalau dia keluar darah, syarat darah nak keluar mesti 9 tahun. Tahun hijrah ataupun qamariyah. Tahun hijrah maknanya anak kita kalau keluar darah 9 tahun baru dia jadi haid. Tapi kalau dia kurang daripada 9 tahun, dia tak panggil lagi haid, dia panggil darah fasad. Itu beza. Tapi kalau anak kita ni, ustazah anak perempuan saya dah besar dah, tingkatan 4 dah, tapi tak keluar-keluar lagi darah haid, adakah dia sudah wajib puasa? Ya, dia wajib puasa bila umur dia 15 tahun. Jadi anak-anak kita, laki-laki ataupun perempuan, tak keluar mani, tak keluar darah haid, cukup umur 15 tahun, dia wajib puasa. Itu cara kita faham syarat wajib puasa. Okey. Kemudian yang ketiga, sempurna akal. Dia tak gila. Dia tak, apa nama, dia tak pengsan. Dia tak, apa lagi? Dia tak ditidurkan. Dia tak koma. Itu sempurna akal. Dan yang terakhir, syarat wajib puasa, tengok bagaimana Islam ni tuan-tuan puan. Dia terbuka tapi tidak sampai, apa nama, dia berprinsip tidak sampai jumud dan dia terbuka tidak sampai hanyut. Tu kena faham makna elok-elok ni. Maknanya apa dia? Ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia tapi taklah sampai beku gitu terus, tak boleh nak bergerak keluar. Contoh, kata kena puasa tapi kalau saya ni tak larat macam mana? Ada syarat wajib puasa untuk dia puasa, untuk melaksanakan puasa. Jadi maknanya dia anjal lah. Anjal tu macam mana? Memang wajib puasa. Tapi hang mampu nak laksana tu macam mana? Itu cara kita baca ilmu fiqh. Itu kita sebut 4 syarat wajib puasa. Dapat tak? Kalau tak dapat juga, kena apa? Baca review tu macam pelik balik kan? Playback balik. Kena playback balik lagi. No? Tapi saya kalau tak faham, tanya lah kat ujung. Kan susah kan? Hari ni zaman soal jawab. Senang. Okey, kemudian dia pergi kepada, tadi kita kata syarat sah puasa. Ustazah, anak saya ni, dia baru 5 tahun. Tapi dia boleh dah niat puasa. Dia puasa elok, tak makan apa semua. Boleh tak dia puasa? Boleh. Walaupun dia tak wajib. Walaupun dia tak wajib. Dengan syarat dia memenuhi syarat-syarat sah. Apa dia syarat sah puasa? Laju-lajulah, tuan-tuan ngaji dah dulu kan. Syarat sah puasa ni, dia lebih kurang nak sama dengan syarat wajib, tapi dia ada tambahan sikit. Hak pertama, mesti beragama Islam. Sebab tu kita kata, walaupun dia non-Muslim, kan dia tak wajib puasa, tapi kalau dia puasa juga sah tak? Tak sah pasal apa? Pasal dia non-Muslim. Tapi kita mulut jangan jahat. Kita kata kat kawan kita non-Muslim, hang ni tak puasa, bukan hang ni puasa, bukan sah apa puasa hang. Jangan kata lagu tu. Dakwah kita dengan non-Muslim ni, mulut kena jaga. Mudah-mudahan dengan perkataan yang baik akan melembutkan hati dia. Siapa tahu dia boleh masuk Islam kerana kita duk galakkan dia puasa. Silakanlah. Dia puasa untuk intermittent fasting, tujuan kesihatan. Silakan. Kita puasa kerana kewajipan. Itu dia berbeza. Nah, okey. Yang kedua, mumayyiz. Maknanya anak kita tu kalau dia dah boleh bezakan baik dengan buruk, maka kalau dia puasa, sah puasa anak kita. Sebab itu ada orang tanya, Ustazah, berapa umur anak kita ni boleh puasa? Start daripada usia dia mumayyiz lah. Mumayyiz ni berapa? Ada orang 5 tahun, ada orang 6 tahun, ada orang 7 tahun. Dia beza-beza. Bergantung kepada bagaimana didikan keluarga. Ada anak orang tuan-tuan puan, kalau pergi masjid, 2 tahun tak berlari. Pasal apa? Kerana dia dibina dalam keluarga hak memang daripada beranak tu. Hak pergi masjid dah, contoh. Kan? Jadi dia terbina dengan lingkungan yang kalau pergi masjid, 2 tahun pun dia tak kacau orang. Contoh. Kan? Biasa oleh kita ni. Jadi cuma 2 tahun tu kecil sangat pakai pampers lagi kan. Kita kata tu macam kecil sangat. Tapi kalau mumayyiz ni maknanya dia sudah pun boleh membezakan perkara yang baik dan buruk. Kalau dia puasa, sah puasa dia. Hak tiga.
Syarat sah puasa, suci daripada haid dan juga nifas. Pokok mana pun kena suci daripada haid dan juga nifas. Yang keempat, mestilah berlaku niat untuk puasa. Ustazah, saya ni ada masalah niat. Okay, sekejap lagi saya cerita pasal beberapa permasalahan niat kat belakang sikit. Bila sampai dekat isu-isu berkaitan puasa. Ha? Dan yang terakhir sekali, yang kelima, syarat sah puasa, dia puasa pada hari-hari yang tidak diharamkan puasa. Ustazah, adakah hari yang diharamkan puasa? Adalah. Apa dia hari yang diharamkan puasa? Hari raya. Kan? Dia punya seronok puasa sampai satu Aidilfitri pun puasa. Tak kena, bukan lagu tu gaya dia. Dia puasa dalam apa nama? Dalam tempoh dia. Sekejap lagi kita akan jumpa dengan ayat tu. Okay, hari raya puasa, hari raya Aidul Adha, hari-hari 13 Zulhijjah dan juga hari Syak. Hari Syak 30 Syaban. Kan 30 Syaban pasal apa? Dia pagi kita hari kita tengok apa ni anak bulan hari yang bila anak bulan tak kelihatan kan, tapi orang ramai ragu-ragu adakah hari tersebut, adakah Syaban ataupun Ramadan, dia panggil hari Syak. Jadi tak puasa lah kat situ. Okey. Baik, sekarang kita dah selesai dengan tadi kita pergi kepada ni diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kata orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Tengok tuan-tuan, the way Allah Ta'ala meraihkan kita sebagai umat manusia yang ada fitrah kita ni kadang-kadang, pasal apa aku? Pasal apa tak orang lain? Bukan hang seorang. Orang sebelum hang pun puasa dah. Itu kan cara Al-Quran bimbing kita. Bagi semangat kat kita. Bukan kita aja puasa. Ada orang dulu-dulu yang puasa lagi teruk pada kita. Nabi tuan-tuan puasa dia sampai ikat batu kat perut supaya perut tu kejap tak rasa lapar. Nabi dulu punya puasa. Kita hari ni ikat perut ni apa dia? Ikat perut dengan ni apa dia panggil apa? Gede. Kan kita ikat perut tu dengan bengkung kerana tak nak bagi nampak gemuk dah. Nabi dulu ikat dengan batu supaya kejap perut dia tak rasa lapar atau apa. Tengok itu cerita waktu perang Khandaq. Tu lain masa kita cerita. Nak cerita bukan kita aja. Letih tak puasa letih? Tapi bukan kita aja letih. Orang sebelum kita pun letih. Subhanallah. Tu hebat Allah Ta'ala. Okey. Dan ayat selepasnya itu Allah Ta'ala sebut apa? Ayyaman ma'dudat. Puasa yang diwajibkan pada kita ni, puasa ni tengok, ada puasa wajib, puasa sunat. Sebab itu dalam ayat ini, kata ulama tafsir, bila dibahaskan, dia cerita tentang puasa yang wajib. Maknanya, saat gini saya tak cerita ada puasa sunat. Pasal apa? Kita nak bicara tentang puasa wajib bulan Ramadan je. Okey? Bila sebut tentang puasa wajib ni tuan-puan, Quran sebut ayyaman ma'dudat. Dia ada tempoh dia. Tempoh ni maknanya apa dia? Kalau puasa 30 hari, hang tinggal 15 hari, maka hang kena qada 15 hari supaya genap tempoh tertentu tadi. Ustazah, macam mana nak digenapkan Ustazah? Tengok kepada berapa hari yang sudah kita tinggalkan. Sebab itu kita sebut kepada semua tuan-tuan puan, ya, kalau kita dalam keadaan-keadaan yang kita tak boleh nak puasa. Kat mana keadaan dia? Ayat selepas tu. Faman kana minkum maridan. Siapa dalam kalangan kalian? Ni orang-orang yang diharuskan untuk berbuka puasa. Sebab itu fiqh ni sebut kewajipan puasa, tapi ayat ni dia tolong explain lebih lanjut lagi. Walaupun turun perintah puasa, tapi ada orang-orang yang Quran kata diharuskan untuk berbuka. Baik Allah Ta'ala ni tuan-tuan puan turun perintah tapi masih mengambil kira kita, kondisi kita hari ni. Kalau hang tak sihat, hang sakit, hang masuk dalam kategori orang yang diharuskan untuk berbuka. Jangan doktor tegang. Oh tak boleh doktor, jangan cucuk lari pada hospital. Pasal apa? Pasal saya ni tengah puasa. Tak. Quran kata hang sakit, hang boleh buka tak? Boleh. Sekiranya sakit tadi, kalau dia puasa, menambahkan kesakitan ataupun memudaratkan. Melambatkan proses penyembuhan contoh. Maka dia boleh. Boleh tinggal tak? Boleh. Tapi Quran sebut apa? Mesti dilengkapkan supaya 30 hari itu digenapkan. 30 ataupun 29 hari. Tengoklah nanti bagaimana keputusan keputusan ahli jawatankuasa falak. Kan? Sebulan tu kita sebut. Maka kerana itu, bila kita ni sakit tuan-tuan puan, adalah sakit-sakit yang dibenarkan secara asasnya. Sakit ni bukan kita yang kata, oh saya sakit hari ni, saya tak puasa. Tak boleh. Saya sakit lah ustazah. Sakit apa? Sakit hati. Lagi tak boleh. Sakit hati tu dia sampai nak buka puasa. Kan? Saya ni ustazah, saya sakit. Sakit apa?
Saya sakit kepala, Ustazah, sakit kepala. Jadi kalau sakit kepala apa efek dengan puasa? Tak ada kaitan kan? Aduh. Tapi kalau sakit kepala kena makan ubat, contohnya migraine ya amat-amat. Boleh tak makan? Boleh. Tapi dia bukan kita sendiri yang duk kata saya sakit, dia decide dia pula nak tolong buka puasa untuk diri dia. Ada cara dia. Bukan semuanya itu untuk dipermudah-mudahkan tak. Bukan semuanya itu untuk dipermain-mainkan, tak boleh. Ada cara dia. Sakit apa ni Ustazah? Gastrik. Macam mana nak tahu gastrik? Gastrik ni benda dalam. Gas tak ada. Trik yang banyak. Tu kadang-kadang kan. Ni kita sendiri. Sebab itu sakit ni kita kata apa nama disahihkan oleh doktor. Doktor kata puan tak boleh puasa. Kalau puan puasa ni memang mudarat besar pada puan. Kita tegaklah. Tapi kalau sakit apa demam kan. Ustazah saya demam. Larat puasa tak? Tak larat. Tapi duk tengok telefon tak berhenti larat pula tengok telefon. Contoh. Tu kan kadang-kadang kena tengok lah. Okey. Tu kena perhati. Baik, kemudian disebut apa lagi? Dia kata ataupun kita berada dalam keadaan faman kana minkum maridan aw ala safarin ataupun kita dalam keadaan musafir. Maknanya apa? Musafir ada syarat-syarat permusafiran. Dia kata musafir langsung. Musafir daripada mana? Daripada Kuala Lumpur pergi ke Putrajaya. Lah, tu bukan musafir. Kan? Itu mu apa? Mu jalan-jalan. Kata kan? Daripada KL, mai Putrajaya mana cukup kilo. Syarat musafir ni mesti lebih 2 marhalah. 2 marhalah ni apa? Disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, alal aqal sekurang-kurangnya 81 kilometer. Tapi Ustazah, Tok Rusi ajak dulu 2 marhalah 90 kilo. Tu dia panggil hikmah orang lama. Seni orang lama nak ajak anak-anak ni, dia tak ambil lah minimum. Pasal apa? Satgi kita ni kadang-kadang, Ustazah saya nak pi ke Melaka 80 kilo. Boleh tak saya lajak sikit pergi tengah Melaka, saya patah balik pergi tempat saya nak pi tu. Jadi dapat ekstra 1 kilo supaya dia cukup marhalah dia. Jadi orang lama-lama ni tuan-tuan puan, dia buat apa? Dia kata, dia boh langsung 90. Tujuannya apa? Kalau kurang sikit pun masih dalam lingkungan jumlah kilo yang boleh kita teruskan yang menjadi syarat perjalanan tadi. Itu orang lama tak canggah pun. Kan? Susah kalau saya dengar ada disebut dalam kitab Al-Mu'tamad 89. 89 pun tak apa. 41 alal aqal sekurang-kurangnya. Itu kan disebut dalam kitab fiqh. Jadi sekurang-kurangnya 81 kilometer. Ustazah saya ni nak balik Kedah. Tapi saya balik Kedah ni Ustazah. Saya larat je puasa apa semua. Boleh tak saya puasa? Boleh lah. Wa anta sumu khairul lakum. Ada ayat segi lepas dia. Kalau puasa tu tak ada apa yang merusingkan kita, tak ada apa yang mengganggu tubuh badan apa semua. Wa anta sumu khairul lakum. Walaupun dia harus untuk berbuka, tapi dia nak puasa juga. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tu cara dia. Kan? Siapa lagi? Orang yang hilang keupayaan untuk puasa. Mak kita, tuk kita, tak larat dah. Jangan dok pergi marah mak. Mak ni tua rumah kata pi kubur kata mari pun tak mau nak puasa-puasa. Tak, jangan. Quran ajak pada kita tuan-tuan puan, kalau orang tersebut tak mampu, orang tersebut uzur, orang tersebut lemah kerana penyakit dan sebagainya, dia ni memang tak larat, tak berdaya nak puasa. Maka kaedah je apa nama fiqh ajak kepada kita, bila hang mampu ganti, maka ganti dengan puasa. Tapi bila hilang kemampuan untuk ganti, maka digantikan dengan fidyah. Macam mana nak puasa Ustazah? Sakit sepanjang tahun. Kan? Bila sakit sepanjang tahun digantikan dengan fidyah. Nanti kita bahas bab fidyah. Panjang ni. Boleh tak kat tu tuan-tuan puan? Ngaji fiqh ni dia sanggup sikit. Pasal apa? Kita tak boleh nak cerita. Pasal ni memang teori. Kena ngaji lagu macam mana? Tok-tok guru ajak lah. Dia tak boleh nak cerita macam kita bincang ilmu kekeluargaan. Boleh nak gurau-gurau sana sini tak? Jadi selamat bertahanlah biji-biji mata. Dan mudah-mudahan biji-biji mata yang sedang menghadap saya inilah biji-biji mata yang akan dijauhkan Allah daripada neraka. Tu kita nak. Kita ni tuan-tuan puan, kita tak tahu amal mana yang nak bawa kita masuk syurga. Barangkali kita ingat kita masuk syurga kerana solat kita. Rupanya solat kita tak seberapa pun.
Tangan, angkat tangan, angkat takbir. Allahu Akbar, mulut lafaz sampai fikiran melayang-layang. Hari ni nak masak tom yam ke, masak gulai ayam. Loh, tengok duduk semayang tu. Kan, kita rasa macam kita banyak semayang. Tapi rupanya semayang tak bawa kita masuk syurga. Ada orang masuk syurga kerana puasa dia, kata Nabi SAW. Masuk syurga itu bukan satu pintu je. Bukan satu laluan. Sebab itu walaupun kita rasa aku ni banyak dosa, tengok bagaimana Nabi memberikan harapan kepada kita. Masuk syurga ni Nabi kata bukan satu laluan je. Sebab itu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita masuk syurga ni dengan rahmat. Kalau Allah nak bagi kita ni, tuan-tuan puan, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah nak bagi mulia kita, Allah boleh buat. Walaupun siapa pun kita tak pernah puasa, kita tak pernah semayang. Saya baru ni datang satu muslimat jumpa dengan saya, Ustazah saya tak pernah semayang, Ustazah. Inilah first time saya nak semayang. Tak apa, Mai. Teriak dia, Ustazah, Allah Ta'ala terima ke 46 tahun dah saya hidup, saya tak pernah semayang. Tak apa, Mai, kita kata. Inilah baiknya Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim, innallaha ghafurur rahim. Allah Taala sebut dalam Quran berkali-kali. Bila Allah sudah memberikan harapan, kenapa kita nak menidakkan cara yang Islam tunjukkan kepada kita? Nah, okey, kata balik. Quran kata, siapa lagi orang yang tadi kita sebut hilang keupayaan untuk puasa? Perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil tu siapa dia? Mak-mak lah. Hamil apa? Hamil anak, bukan hamil lemak. Tak mau hamil lemak tak boleh. Hamil anak. Orang yang menyusukan anak. Tengok baik Allah Ta'ala. Mak ni bila mengandung, mak ni bila menyusu lemak. Lalu Islam buka kan kelonggaran kepada ibu yang hamil dan juga ibu yang menyusu untuk dia tinggalkan puasa dan dia boleh ganti nanti bila dah tak ada kekangan anak tadi. Ustazah, saya ni lepas beranak menyusu, lepas menyusu beranak, lepas beranak menyusu. Tak berhenti. Tak apa. Beranak lah nak beranak. Tak ada masalah. Cuma jangan lupa buat kiraan hari puasa yang ditinggalkan. Mana yang bila sudah langkah tahun, itu difidyahkan. Mana yang ditinggalkan sabit dengan anak dan janin, itu difidyahkan. Satu je. Catatlah. Pasal ada orang tak tahu. Satu makcik datang jumpa saya, Ustazah, saya ni kan, anak saya hari ni 46 tahun dah. Saya tak pernah tahu kata dulu, bila kita tinggal puasa dalam bulan Ramadan, kerana beranak kat anak kita, kita kena qada. Saya ingat, yalah beranak ni bukan saya plan, dia kata. Ya, bukan saya minta pun dah terberanak time tu. Tapi sebab dulu dia jahil, tak apa hari ni dia tahu, dia buat balik kiraan. Kiralah berapa tahun. Ustazah macam mana? Ustazah fidyah nak kena bayar banyak. Fidyah ni wajib bayar tapi tidak mesti sekaligus. Dia mampu berapa? 100. 100. Mampu berapa? 50. 50 dulu jalan. Itu cara kita melangsaikan hutang dengan Allah Ta'ala. Okey. Boleh dekat tu? Boleh, insyaAllah. Ni namanya rancangan. Andalah tanya, andalah jawab sendiri pada muka. Okey. Baik, kita pergi sikit lagi. Quran kata, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Maknanya apa dia? Kalau hang tinggal 4, maka hang qada pun 4. Berganda tak berganda puasa. Ustazah saya tinggal puasa 15 tahun dulu, macam mana Ustazah? Tinggal berapa hari? 3 hari. 3 hari dia kekal 3 hari walaupun 15 tahun. Tapi kalau fidyah berganda. Ustazah apa siapa? Fidyah berganda. Fidyah ni dia tengok pula sagi atas kemampuan. Mampu ke tak mampu? Mampu. Maka kena bayar fidyah. Tak mampu, gugur fidyah. Itu. Okey. Saya ni orang Kedah. Kalau bercakap laju sikit, tuan-tuan puan sebut, Ustazah, perlahan sikit. Pace tu. Pasal apa? Laju sangat. Orang Kedah ni, dia kira kalut nak habis lah. Pasal apa? No, dia nak pi nak pi tampi berah pula. Tu kalau orang dulu-dulu sebut. Okey. Baik. Kemudian dia sebut, dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya untuk berpuasa. Kan? Dia tua, tak mampu, sakit kronik. Ustazah, saya ni asma kronik, kena pakai inhaler sesa-sesa batal puasa saya. Ustazah, macam mana saya nak puasa? Tengok, Al-Quran sekali lagi memberikan bantuan, memberikan panduan. Fafidiyatun ta'amu miskin.
Hang tak mampu, tak apa, jalan keluar dia apa dia? Bayar fidyah, bagi fidyah. Berapa banyak fidyah yang harus dikeluarkan? Fidyah yang nak dikeluarkan bergantung kepada negeri masing-masing. Ada negeri di wilayah RM4, di Johor RM1.8, RM1.2 tak salah saya. Di Kedah RM1.8, Pahang RM1.75. Tu hari tu saya tengok lah. Tapi tengoklah tuan-tuan pergi cari Google kadar fidyah negeri apa? Negeri Sembilan, negeri Selangor, negeri Perak. Tulislah, nanti dia keluarlah kadar fidyah masing-masing. Nah, bagi makan kepada orang miskin satu cupok makan bagi tiap-tiap hari yang ditinggalkan. Susah satu cupok tu macam mana? Tak boleh nak bayang. Kan? Pasal apa tak boleh nak bayang? Sebab saya tak pernah duk mengaji pun cupok-cupok ni Ustazah. Zaman saya hari ni kira kilogram. Oh, ada juga orang kata begitu. Kan? Kalau orang mengaji kilo-kilogram ni macam mana? Kan? Macam mana cara nak mudah hari ni? Cara penentuan yang kita belajar daripada Islam ni tuan-tuan puan. Ha. Fidyah ni kalau dalam gram 675 gram. 675. Susah 675 gram tu macam mana? Pergi timbang tengok lah. Buah dah kita habak berapa gram tu dia duk tanya pula banyak mana. Pergi timbang tengok lah. Ambil berat timbang. Tazah macam mana nak ambil 675 gram? Sikit sangat. Belilah lebih. Pasal apa? Pasal ayat selepas tu dia sebut. Siapa hak bagi lebih dengan sukarela. Maka itu adalah satu kebaikan kepada dia Quran sebut. Hang kena bayar fidyah RM5, tapi hang bayar RM10. Itu adalah satu kebaikan untuk kita. Maknanya apa? Galakan untuk bayar fidyah lebih. Dan bila nak bayar fidyah, fidyah tu ta'amu miskin. Fidyah tak macam zakat. Zakat bagi duit tak apa. Fidyah ni afdalnya adalah bagi makan. Bagi makan apa dia? Beras contohnya. Beras lah kalau kita di Malaysia ni. Kan? Kata tuan puan makan apa? Tak sampai sekilo. Betul ya, tak sampai sekilo pun. Okey, dan di hujungnya itu Quran sebut apa ni wa antasumu khairul lakum. Tapi puasa lebih baik daripada bagi fidyah. Pasal apa? Ada keadaan-keadaan, contohnya kita kata untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, waris. Maka waris yang ditinggalkan bila dia dapat warisan puasa mak ayah kita ni dia jadi hutang tu tuan puan. Kalau ada mak ayah meninggal dunia, maka kita sebagai waris dia tinggal dua. Mazhab Syafi'i sebut dia nak qada ataupun fidyah. Okey. Jadi qada boleh, fidyah pun boleh. Sebab itu kalau kita ni duduk dengan belah mak ayah kita, tengok. Tengok macam mana cara kita nak kira Ustazah. Pada apa ni? Nahkum bil zawahir dia panggil. Kita hanya hukum dengan secara zahir. Mak kita sepanjang tempoh dia hidup memang dia puasa. Cuma tahun terakhir sebelum dia meninggal itu saja hak dia tak puasa. Maka kita ambil tahun terakhir. Tak payah duk kobek-kobek pergi tanya-tanya, berapa tahun, tak payah. Kita ambil hak kita nampak saja. Okey, boleh? Okey, bolehlah. Okey. Okey, mari kita pergi sikit lagi. Kau dah qailulah dah hak duk dengar ni. Ustazah ni suuzon. Kan suuzon. Tanya. Piramdi kata. Okey. Bila kita sebut tentang puasa ni tuan-tuan, ada beberapa perkara saya rasa bila saya baca tu seronok lah. Jadi saya nak share dengan tuan-tuan. Bila kita sebut saum, bahasa Arab dia panggil siyam. Ya, siyam ni saum disebut dalam pelbagai bentuk. Dia datang daripada kata akar sama yasumu sauman siyaman bermakna al-imsaku. Puasa ni makna dia tahan diri. Tahan apa? Saya duk cari awak dia kata tahan. Kan? Tahan daripada makan minum. Rupanya disebut oleh ulama tafsir dia bukan takat tahan makan je. Tahan daripada berkata-kata yang tidak baik. Tahan daripada berkata hak sia-sia kata apa nama? Kata Ibnu Kathir. Untuk umpamanya. Kemudian tahan apa lagi? Tahan daripada makan dan minum. Tahan daripada perkara-perkara menaikkan syahwat. Dan yang seronoknya bila kita buka tuan-tuan puan kamus. Ni kamus Arab klasik dia panggil kan. Bila kita sebut saum ni mai daripada mana? Dia kata saum ni mai daripada satu perkataan dia panggil saumun. Dalam bahasa orang Arab-Arab lama ni dulu dia ada satu keadaan yang dia sebut saum ni bila
Bila ada kuda-kuda hak depa bela ni, dia tak mau bergerak dan tak mau makan. Dia panggil al-khailu sa'imatun. Al-khailu sa'imatun. Makna dia kuda yang tak bergerak, kuda yang tak makan. Jadi saya duk cari, pasal apa dia kata al-khailu sa'imatun? Pasal apa dia kaitkan dengan kuda? Kan nak cerita pasal bila kita mengaji ni tuan-tuan puan, kita cari sejarah. Bila kita faham ni, dia akan jadi lebih, oh patutlah Islam kata lagu ni. Rupanya tuan-tuan, bila dia sebut tentang al-khailu, kuda. Kuda ni tuan-tuan puan, kalau dia berdiri tegak, dipersiapkan untuk berperang, dia akan ada tempoh yang dia tak makan dan dia tak minum dan dia tak bergerak. Sampai bila? Sampai tuan dia katok dia untuk dia bergerak. Katok ni pukul-pukul. Nak cerita kata apa? Begitu perumpamaan kita hari ni pasal kita tak duduk dengan kuda. Kalau kita duduk dengan kuda ni, tengok kuda ni dia punya taat dekat tuan dia. Bila sudah dididik dengan dia tak bergerak, tak makan, tak minum, dia akan ada satu tempoh sebelum berlakunya peperangan tuan-tuan. Itu nanti boleh pergi mengaji surah cerita tentang kuda-kuda perang. Itu lain masa pergi mengaji dengan Ustazah Fatimah. Fatimah. Baik. Tengok Quran cerita pada kita, kuda-kuda ni tuan-puan, dia bila ditrain oleh apa nama sahibu, pemilik dia nanti tuan-puan, dia memang takkan bergerak. Lalu kita belajar daripada orang Arab lama, hari ni bila Allah Ta'ala suruh kita puasa, puasa kita bukan tak bergerak, puasa kita duduk dalam lingkungan, hang jangan makan, hang jangan minum, hang jangan buat perkara yang menaikkan syahwat, hang jangan ikut hawa nafsu, hang jangan bercakap perkara-perkara yang lara, sia-sia. Hang jaga hak ni, maka Tuhan hang akan sayang, Tuhan hang akan sayang kat hang. Itu kita sebut dalam bahasa kuda. Tapi kalau dalam konteks kita ni, oh, kalau orang lama-lama Arab lagu tu dia sayang kuda hak macam ni, maka kita hari ni tuan-tuan puan, kita tak jadi kuda lah. Jangan nak ambil pil kuda pula. Pasal apa? Pasal saya dengar Ustazah Nazrah cerita pasal kuda. Janganlah. Kita cerita tengok bagaimana kalau kuda boleh buat macam tu. Malu kita tuan-tuan puan kalau puasa tu kita tak boleh nak tahan diri kita sebagaimana yang kuda-kuda dulu buat. Oh, tu hebat. Seronok tuan-tuan puan. Sebab itu bila kita sebut saum, orang Arab lama dia akan sebut al-khailu saimatu, maknanya kuda tu memang tak makan, tak minum, dia dah bersiap sedia untuk bertempur. Itu hebat. Maka bagaimana kita membawa puasa dalam kehidupan kita? Allah Ta'ala bagi kita 1 bulan, bulan untuk kita jaga kiri, kanan, depan, belakang. Supaya apa? Sebagai persiapan untuk 11 bulan yang mendatang. Baik Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan puan, banyaknya kita ni, kita kata kita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Lalu Allah mempersiapkan kita hak duk makan banyak sangat bulan puasa ni, makan dia bermula pada detik yang sama, berhenti pada saat yang sama. Bulan lain susah, makan masing-masing punya. Mak, ayah, anak semua makan terabuk. Tapi hebatnya bulan Ramadan disatukan dengan disegerakan untuk berbuka puasa, dan sahur itu disunatkan untuk melambat-lambatkan berbuka puasa. Sama-sama. Subhanallah. Sebab itu bila kita tengok yang kehidupan ni tuan-tuan puan, kita belajar daripada alam, belajar daripada binatang. Begitu binatang boleh taat kepada Tuhan. Kalau kita tak boleh nak taat kepada Tuhan, malu kita tuan-tuan puan. Itu seronok bila kita mengaji pasal puasa. Okey, saya nak pergi sikit lah. Bila kita sebut tentang puasa ni, ni saya kita semua dah tahu kan, jaga diri daripada al-imsaku, itu kan, tahan diri daripada perkara yang batalkan puasa, makan, minum, setubuh. Bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Fiqh kata mesti dengan niat tertentu. Bila sebut dengan niat tertentu, saya nak pilih kepada beberapa permasalahan. Saya letaklah sikit lah, tuan-tuan buat lagi, catat sendiri lah. Tapi kalau siapa rasa dia keturunan Imam Syafi'i, tak payah catat. Otak dia memang boleh putus stik, terus je. Tak apa. Boleh, tak ada masalah mana-mana. Okay? Baik, hari ni tuan-tuan puan, bila kita sebut tentang masalah niat, dia kita sebut mesti berlaku niat yang tertentu. Bila kita sebut tentang niat ni tuan-tuan puan, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, adalah beberapa perkara yang kadang-kadang kita ramai duk tanya, Ustazah, saya ni nak niat sebulan ke, niat harian ke, ke mana? Niat ni, kalau menurut ulama 4 mazhab dia berbeza-beza.
Kalau kita mazhab Syafi'i mesti setiap hari berlakunya niat. Ustazah saya ni ada hari lupa. Tak baca nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala contoh. Kan? Jadi saya tak niat Ustazah. Macam mana? Tak berlaku lafaz tadi. Hmm. Dalam mazhab Syafi'i sebut, sekiranya kita tidak melafaz, tapi ada tindakan yang menunjukkan kita ni memang ada kecenderungan untuk puasa pun, maka itulah sudah disebut sebagai niat. Tahu mana? Bangkit sok, bangkit sahur. Bangkit sahur, dia tak sebut niat, tapi bangkit itu dia makan kerana dia nak puasa, maka apa nama tindakan dia bangun untuk makan itu sudah pun dikira sebagai niat. Hmm. Ustazah, saya ni tak tahulah Ustazah macam mana. Saya was-was. Jadi boleh tak saya ambil niat sebulan? Saya pernah dengar orang sebut pasal niat sebulan. Ada dalam mazhab Maliki dia sebut niat sebulan. Di awal tu dia niat siap-siap saja aku puasa sebulan bulan Ramadan ini fardu kat atasku kerana Allah Taala. Lalu ulama bagi panduan kepada kita untuk kita yang mazhab Syafi'i sebagai langkah berjaga-jaga, ihtiyat dia panggil, ihtiyatun, berjaga-jaga. Maka sebagai langkah berjaga-jaga kita niat puasa sebulan, tapi tiap-tiap hari itu wajib diniatkan semula juga. Jadi kalau kita ada hari lupa, kita peganglah kata kita dah niat sebulan dah itu. Itu cara kita membawa diri kita dengan mazhab-mazhab yang ada. Campur niat, campur niat. Campur mazhab ke Ustazah? Tak, dia bukan campur niat. Dia bukan campur mazhab. Tak. Kita boleh mengambil ada pandangan hukum di sana untuk kita jadikan sebagai panduan. Okey, boleh dekat tu nah. Yang kedua, hukum qada puasa bagi yang ragu-ragu sama ada berniat ataupun tidak. Ini bila dah puasa ni kita sebut saya ni Ustazah was-was lah. Ni kita sebut hak puasa wajib tu nah. Saya ni was-was lah Ustazah. Saya ni puasa ke tak tahu. Kan? Pasal apa was-was? Tadi makan tak? Minum dah Milo seteguk tadi. Hey, dia tak was-was. Dah makan dah tu. Batal lah puasa. Ustazah, saya ni minum. Bangkit baru sudah haid kan. Jadi dah mandi wajib apa semua. Hari pertama lepas haid dia tu dia bangkit tu biasa duk minum air. Jadi dia apa pergi minum. Minum tu dia teguk, dia telan. Minum sekali lagi masuk dalam mulut. Hak dalam mulut tu tiba-tiba terlintas. Pak, aku puasa. Kalau hak dalam mulut tu dia telan, batal puasa. Tapi kalau dia teringat kata puasa, hak dalam mulut dia kena luh. Hak yang dah telan dimaafkan. Rezeki namanya. Tu. Jadi kan tengoklah. Tapi jangan pula dia bangkit tu dia tutup semua langsir bagi gelap lagi kot noh. Jam pun tak mau tengok, matikan jam pasal apa? Supaya rezeki Ustazah kata. Dak, andalah cara dia. Nah. Untuk orang yang qada, dia was-was, dia niat ke tak niat? Dia sama juga macam orang perempuan yang sudah kering haid tapi tak mandi wajib. Dia geng mandi pukul 11 contoh. Adakah geng mandi pukul 11? Dia mandi pukul 11. Dia sebut dah malam tadi, esok kalau tak keluar darah nak mandi wajib, nak mandi wajib, nak puasa lah. Dia sebut dah lagu tu. Dia tak makan apa-apa pun daripada terbit matahari sampai pukul 11. Maka boleh tak dia puasa? Fiqh kata boleh. Boleh puasa. Orang perempuan yang sudah suci daripada darah haid, kemudian dia tak mandi wajib lagi, dia niat malam tadi, dia tak buat perkara yang membatalkan puasa, maka puasa daripada hari tersebut boleh diteruskan. Okey. Tapi Ustazah kalau saya tak nak puasa, maka dia kena qada hari yang ditinggalkan. Tu je cara dia. Okey. Ustazah saya ni was-was lah. Berlaku ke tidak niat tu. Ingat ni dia bukan lafaz. Lintah. Esok nak puasa lah. Itulah niat dia. Esok tak mau makan lah. Itulah niat dia. Dia bukan mesti satu lafaz yang sahaja aku berpuasa. Tak payah. Dia kita sebut lintasan. Itu makna niat. Okey. Dan ada orang ada masalah niat bila dia musafir. Dia duduk di KL tapi dia nak pi ke Sabah. Sabah buka puasa awal kan. Jadi dia ni macam mana? Dia nak niat lagu mana? Nak naik kapal terbang tu lagi berlaku pertukaran zon contohnya. Maka dia niat pada tempat mahalli, tempat hak dia duduk tu. Nak naik kapal terbang, dia ikut jam.
Jam tempat sebelum dia berlepas. Bukan jam tempat nak sampai tu. Jam tempat mahalli, tempat setempat dia tu. Local time. Itu. Tapi Ustazah, lagi bila dia sahur di KL, pi ke Sabah lagi, Sabah buka awal sejam. Bolehkah dia buka pusat tu? Boleh. Bila dah sampai, mula dengan tempat dia mahalli. Bila dia sampai, balik kepada mahalli, kawasan lokal tu balik. Buka puasa dia pukul berapa? Pukul 6. Bukalah puasa pukul 6. Nah, tu cara dia. Okey. Kemudian, yang kedua. Pada isu perkara yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Okey, hak ni panjang tapi saya cerita secara laju-laju. Nah, kalau tuan-tuan puan berasa macam ada lagi sakit-sakit saya tak sebut, tuan-tuan puan boleh letak kat ruang komen. Lagi saya mana saya tahu saya cerita pasal saya pun banyak benda juga nak kena mengaji, nak kena belajar, dan kadang-kadang bila kita baca satu buku, rupanya buka kitab lain, oh ada lagi pandangan-pandangan yang sebenarnya sudah berkembang tapi kita tak pernah baca. Jadi hak mana saya tahu saya jawab saya tahu, hak mana saya tak tahu saya akan jawab tak tahu, dan pandangan ini saya sebutkan berdasarkan pemerhatian dan pembacaan saya yang lebih ni. Kalau ada tok guru lain boleh rujuk. Jangan mengaji dengan satu guru je. Kita mengaji ni mesti dengan banyak guru. Kalau kita mengaji dengan satu guru je tuan-tuan puan, kalau tok guru tu sesat, jenuh kita. Lepas tu mengaji dengan banyak guru. Okey? Baik. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Rawatan dan teknologi perubatan moden hari ni dah makin canggih dah. Nak cerita kat tuan-tuan puan, ada rawatan-rawatan ya Allah, ada orang buat no. Contoh, hari tu kita mengaji pasal blefaroplasty. Teknologi hari ni dia ada satu rawatan. Kalau siapa-siapa ni hak bawah biji mata ni ada eye bag. Eye bag. Betul lah eye bag kan? Dia panggil datang apa? Ni hak bawah. Betul lah eye bag kan? Ni hak yang labuh bawah biji mata ni. Bogok gitu kan? Dia panggil eye bag kan? Ada teknologi hari ni, dia boleh tarik kulit kita ni jadi tegang. Tak ada elok ni, tak ada. Kita hari ni duk pakai filter, memanglah elok. Nampak tak ada lah eye bag ni kan. Tapi dia ada teknologi baru, perubatan moden, dia buat, dia panggil blefaroplasty tu. Ada sulam bedak, ada sulam blusher, ada kening dia bagi elok terangkat macam-macam rawatan hari ni. Eyelash extension, tu semua ada kaedah hukum fiqah dia. Dengar je lah. Tapi kita tak cerita lah tu. Waktu nanti kita bincang bab makeup ke apa tu nanti lain masa. Tapi nak sebut kata apa, ada rawatan-rawatan yang sebenarnya tak membatalkan puasa, penggunaan alatan yang tak membatalkan puasa, hak kita kena mengaji pasal apa? Kalau berlaku pada diri kita atau ahli keluarga kita tahu macam mana nak react balik, macam mana nak teruskan puasa kita tadi. Antaranya apa dia? Antaranya kita sebut apa? Satu, segala bentuk rawatan yang menggunakan ubat titisan di mata, di telinga, di hidung. Titis mata, titis telinga. Ustazah, titis telinga macam mana nak letak ni Ustazah? Syaratnya tidak sampai batas gegendang telinga. Sebab tu kita kata inilah qiyas mengatakan kalau korek telinga tak batal. Dulu kecil-kecil Ustazah, mak saya kata batal. Memanglah pasal dia tak mau. Saya kita korek-korek telinga, mak batal dah puasa. Kita pun makan. Tu mak-mak dulu-dulu. Dia kata batal. Tapi sebenarnya hukum fiqh kata tak batal. Pasal apa? Kita korek telinga ni tuan puan. Sikit je. Tak ada orang korek sampai jari, tak ada. Korek hidung, korek sampai sebatang jari. Tak ada. Kita korek satu ruas je. Sikit. Kan? Tu cara dia. Ustazah, saya titik telinga. Berasa paik ditekak. Paik ditekak tu dimaafkan. Okey. Kemudian yang kedua, untuk orang yang sakit jantung, saya ni sakit jantung, tiba-tiba berdegup kencang, duduk dia kena pakai satu pil namanya nitroglycerin ataupun pil GTN. Siapa sakit jantung dia tahu. Ubat warna putih kena letak bawah lidah, letak kemana lama-lama nak bagi jantung dia stabil. Pil nitroglycerin tuan-tuan puan tak batal. Jadi makcik, kalau makcik ada sakit tersebut ataupun adik-beradik kita sakit, abang kat dia. Kak boleh puasa terus kak, tak ada masalah. Okey. Kemudian segala bentuk prosedur rawatan gigi. Cabut gigi, tampal gigi, cuci gigi, tak batal. Braces, tak batal. Ustazah, kan tengah duk cabut gigi tu duk buah ayak tu kan. Ada satu buah ayak, tu ada satu penyedut. Dia buah ayak.
Yang kita duk telan pasal apa? Batal lah puasa pasal telan. Tapi kalau dia buat, orang tu satu masuk tiup, tertarik, tak ada masalah. Susah saya cabut gigi ni, dia apa nama, geraham. Jadi dia bius. Bius tempat, bius paruh, tak batal. Bius spray, bius suntik, tak batal. Dengan syarat setempat, sikit ataupun separuh. Full bius, batal. Pasal dia sudah tidak sedap, dia kait dengan apa nama, orang yang berkesedaran. Berkesedaran. Waras. Berkesedaran tu macam salah je bahasa Melayu. Biasalah musim-musim kailulah ni kan. Berkesedaran pun faham bila. Okey, tu segala bentuk prosedur gigi. Ustazah ni masalah darah ni lepas letak kapas tu kan dia meleleh berasa kat tekak. Siapa duk suruh pergi isap? Jangan duk isap. Duk isap darah bagi masuk pergi tak ya. Nah. Ustazah tapi sebenarnya batal. Batal ya, batal bila? Kalau hanya telan sekali dengan kapas-kapas batal. Tapi kalau darah tu dia tak sengaja, tak boleh kawal kan? Maka dimaafkan. Okey. Okey, lepas tu prosedur segala bentuk suntikan di kulit, di otot, di sendi, di mana lagi? Di salur darah tak batal. Maknanya ustazah saya cucuk nak ambil darah tak batal. Ustazah saya cucuk nak masuk darah tak batal. Ustazah saya cucuk ni nak ambil apa nama, biopsi tak batal. Ustazah saya cucuk untuk apa? Untuk insulin. Cucuk perut kan? Insulin. Siapa darah apa, kencing manis? Kencing manis hari-hari kena insulin. Tak apa, boleh puasa makcik. Puan boleh puasa. Pasal insulin cucuk di perut dia tak batal puasa. Cucuk elok-elok lah. Tak puas hati sangat cukai dekat perut dia, perut laki-laki dia sekali pergi cucuk. Tak payahlah, tu cari pasal nama dia. Nah. Okey, kemudian ustazah saya ni cucuk lutut, gel, masuk gel dalam lutut. Batal tak puasa? Tak batal. Teruskan puasa. Kemudian segala bentuk kita sebut ni pendermaan darah, derma darah, pindah darah tak batal. Tapi kalau dia drip masuk darah tak batal, masuk ayak batal. Pasal apa masuk ayak batal? Pasal ayak bagi tenaga, rasa larat, sejak balik batal puasa. Nah. Tapi jangan pula sebab ustazah saya ni saya tak mau buka puasa saya puasa. Jangan. Doktor kata buka, dengarlah yang sihat doktor. Jangan melawan doktor. Okey. Lepas tu prosedur ambil sampel darah tak batal. Prosedur untuk orang cek jantung, angiogram. Dia masuk tip kateter ikut salur darah tu tak batal. Prosedur untuk cek perut. Ustazah, makcik sakit perut. Kan kata Rukman, makcik sakit perut. Makcik bersiapa makcik? Tak tahulah usus makcik ni ada masalah apa. Kena picek pula ni, picek bahagian perhadaman. Doktor kata nak buat prosedur apa ustazah ni? Laparoskopi apa ni? Laparoskopi tak betul. Pasal dia tebuk di perut. Tapi kalau masuk kot mulut, masuk kot punggung, masuk lubang hidung, betul. Endoskopi, kolonoskopi, gateroskopi batal. Tak batal, laparoskopi. Macam mana nak ingat? Lapak kopi tak batal. Hak lain, kopi-kopi lain batal. Tu kena jagalah. Masuk je kamera kot hidung, kot telinga, kot telinga pula dah. Kot mulut, kot punggung, batal. Nah. Ataupun dia ada satu lagi penyakit. Dia panggil apa? Kencing tersumbat. Dia buat prosedur uretroskop. Hak buat prosedur masuk apa tube kateter tu masuk dalam laluan kencing tu kan. Lepas tu dia akan tembak bagi pecah batu tu. Hak tu batal. Okey. Kemudian prosedur ni, siapa hak kena gargling. Gargling ni apa dia? Itu, gargle. Komo tak batal. Tapi kalau komo air biasa, makruh. Duk sat-sat pergi komo. Kenapa cik pergi komo cik? Budak cik busuk. Busuk ni Nabi sebut busuk mulut orang yang berpuasa itu wanginya seumpama al-misk. Al-misku ni apa dia? Bau macam kasturi. Tapi bukan limau kasturi kita ada. Al-misku. Dia ada satu haruman. Kalau pi dekat negara-negara Arab kita beli perfume tu, dia ada satu namanya al-misk. White mask. Kalau orang kita ni dia panggil white mask. Kan? Itu wangi. Tapi itu bukanlah alasan mulut dia wangi, dia pergi ke orang kiri kanan.
Pasal apa? Bauan syurga. Pandailah dia. Dia tak tahu. Kan, itu bukan bauan syurga lah tu. Kan? Dia dah lah tak gosok gigi. Bau perut lagi. Tak usah. Pingsan. Kukut tu saja. Okey. Lagi prosedur apa lagi? Prosedur biopsi tadi kita sebut tak batal. Untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak yang tengah buat prosedur dialisis, hemodialisis, peritoneal dialisis, siapa sakit buah pinggang, tak batal. Kalau larat, puasa. Tak larat, jangan paksa. Tak larat, buka. Siapa? Ada rukhsah untuk orang sakit. Jangan paksa. Bing pezan. Siapa? Tak larat, balik dialisis, tapi dia puasa juga. Boleh buka. Nah, kemudian untuk orang yang buasi, ni, wak masuk. Minta maaf saya sebut ya. Wak masuk, bahagian usus yang terkeluar tu, dia tolak jari masuk dalam lubang punggung. Kadar yang dibenarkan itu hanyalah satu ruas jari. Satu ruas jari. Ini kan, jari kita 3 ruas kan. Satu ruas. Kalau dia tolak, satu ruas boleh. Tapi kalau jolok sampai satu jari, tak boleh, batal. Itu dia. Itu yang dekat saya ingat lah. Saya lupa tu lagi, tuan-tuan boleh letak lah. Rawatan telinga. Rawatan telinga sampai batas telinga, batal. Tak sampai, tidak batal. Okey, yang batal apa lagi? Inhaler. Inhaler, kalau kita di Malaysia ni, kalau di wilayah, di Selangor, pakai kaedah batal. Ustazah, macam mana nak puasa Ustazah? Okey, tengok. Asma kronik ke tak? Asma kronik, tiap-tiap 2, 3, 4 jam nak kena pakai. Maka dia dapat rukhsah boleh untuk berbuka. Maka nanti bagi hari-hari yang ditinggalkan, dia fidyah saja. Sebab apa? Sebab dia tak ada kemampuan dah nak puasa. Tapi Ustazah, saya pernah dengar ada yang kata tak batal puasa. Kan? Betul, ada ulama yang kata tidak batal, tapi saya lebih cenderung dengan pandangan yang batal sebagai langkah berhati-hati. Batal puasa bila? Bila dia tak perlu ambil setiap 3-4 jam pun. Sesekali serangan saja. Maka hari berlaku serangan, batal puasa. Tapi ni semua janganlah jadi alasan pula. Oh, saya tak puasa, saya asma kronik. Oh, dia hanya makan ramen depan orang nyap, nyap, nyap. Tak kena. Orang yang tidak berpuasa, dia tetap ada adab dengan orang yang berpuasa. Tak boleh terhegeh-terhegeh dah lah masak baru dah satu rumah. Saya makan dulu ya bang. Dia pula semawa kat laki dia. Jangan, jangan. Makan tu sembunyi-sembunyi, tutup-tutup. Jangan tunjuk orang. Nah. Dia musafir tapi dia singgah no kedai apa tu dia part time. Makan pula kat situ terbuka. Jangan. Menimbulkan fitnah. Makan senyap-senyap tak ada masalah. Okey, tapi tak ada lah senyap itu. Laki cari bini bidang mana tak jumpa ni sembunyi ke rupanya no duduk dalam almari duduk makan nasi goreng seorang-seorang. Tak ada lah dia masuk dalam almari ke oi. Makan lah elok dalam bilik tutup-tutup yang tunjuk orang. Nah. Okey. Kalau basuh basuh ni ada yang tanya dekat TikTok. Kalau ada yang basuh minta maaf saya sebut. Kalau dia basuh berak pakai sabun. Batal tak puasa? Batal lah kalau dia masukkan sabun tu sebiji masuk dalam bonggol. Batal lah masukkan sesuatu. Tapi kalau basuh nak hilangkan busuk, basuh lah. Tak ada masalah, tak batal pun. Ya, kita ni jangan terlalu jumuk sampai semua benda takut batal, takut batal, takut batal. Jangan. Puasa-puasa aja, tak ada masalah. Kita mengaji, hak ni batal, ni tak batal. Tak batal macam mana? Kalau tak masuk dalam. Kan? Jangan. Basuh lah. Lagi kan bulan puasa pakai tak guna sabun. Pasal apa? Susah kata batal puasa lah. Busuk hau-hau. Tak mau busuk-busuk. Okey, lagi apa dia lagi? Hak yang batalkan puasa. Untuk orang perempuan, bila masuk pessary kan dia ada satu tube kecil. Masuk ubat vaginal, apa ni? Vaginal punya suppository. Dia batal puasa. Pap smear puasa. Saya lebih cenderung dengan pandangan walaupun ada dalam kalangan doktor-doktor perubatan kata tak batal. Saya cenderung dengan pandangan batal kerana masih ada option. Masih ada option ni maknanya apa tuan-tuan puan? Boleh tak buat di malam hari? Boleh. Boleh tak buat di luar bulan Ramadan? Boleh. Maka sama ada option, saya lebih cenderung dengan pandangan mengatakan batal. Walaupun ada orang kata tak batal. Okay. Cek bukaan jalan orang hamil. Doktor kata nak cek bukaan jalan puan, batal puasa. Vaginal scope, batal puasa. Masukkan tube tadi kita sebut. Masukkan untuk prosedur ureteroscope. Masukkan, dia panggil apa? Itulah macam tube catheter tu kan masuk untuk orang yang kecil tersumbat tadi.
Lagi dia guna alat animal tube suppository, teropong, masuk tu hak protoskop batai. Kan masuk kok ponggong tu, kamera kok ponggong batai. Tu cara dia. Ha? Batai pun dah dengar macam bantai tengah-tengah hari. Sabar sikit ke nak habis dah. Okey. Jadi bila semua-semua ni tuan-tuan puan, satu lagi saya tertinggal. Kalau siapa hak bius penuh batai. Batai apa lagi? Tadi lah endoskopi, gateroskopi tu batai lah. Susah tak pernah dengar lah susah. Tak apalah ni kalau sakit. Mengajilah. Okay, kat mana nak tengok Ustazah? Jakim ada keluarkan satu panduan pusaka pula dah. Panduan puasa untuk pesakit. Dia campur pesakit jadi pusaka. Tu bab lain dah. Panduan puasa pesakit. Pergi cari Google. Ada. Kat Facebook ni semua ada. Keluar kat situ. Nah. Okey, kalau kita dah dah perhati semua-semua tu tuan-tuan puan, kita nak pergi alih pula kepada yang ketiga, isu berkaitan dengan golongan yang mendapat rukhsah untuk berbuka. Siapa orang-orang yang mendapat rukhsah untuk berbuka ni? Bila dapat rukhsah ni, kena faham, dia kelonggaran. Bukannya untuk dipermudah-mudahkan tak. Maknanya, dipermudah-mudahkan. Dia mengandung. Tapi tak ada efek pun. Anak dia pun okey, baby dia pun membesar elok. Dia pun sihat apa semua. Jadi kalau dia nak tidak mengambil rukhsah boleh tak? Boleh. Kan? Ustazah, saya ni ada rukhsah tapi saya tak nak ambil. Boleh tak? Boleh. Saya dapat boleh ambil rukhsah tapi saya saya nak ambil. Macam mana? Silakan kalau dia memang sudah mendapat rukhsah. Hak kita duk balah sama ni, dia tak dapat rukhsah tapi dia nak mengambil rukhsah. Ini masalah. Jadi kena perhatilah benda macam tu. Kan? Susah saya ni dah uzur. Macam mana uzur? Tengok ni bangkit pun tak jalan, tak larat. Dia yang kata dia uzur. Rupanya bukan uzur syar'i tapi uzur kerana dia malas nak bangkit. Tidak rukhsah. Nah, kemudian isu berkaitan bersahur dan berbuka. Sahur. Ustazah, saya duk makan, saya dengar orang mengaji. Kan? Ada surau masjid duk tarhim. Kan? Ya arhamar rahimin arhamna. Kadang ada masjid, ada surau dia panggil tarhim. Jadi saya dengar orang tarhim, saya minum air. Bolehkah? Boleh. Pasal dia panggil waktu imsak. Imsak ni berjaga-jaga. Kau boleh jangan. Pasal apa? Takut-takut tiba-tiba azan tak ada nak telan. Saya Ustazah, saya dah makan dah. Waktu tengah duk imsak tu. Tengah orang duk tarhim. 10 minit sebelum azan. Saya makan Ustazah, tak ada nak habiskan dengan air. Ayak tak ada makan. Makan nasi saja. Macam mana? Kena turunkan puasa. Habis Ustazah, ayak tak dapat. Nak buat macam mana? Sebab suruh bangkit lambat. Macam mana nak buat Ustazah? Kalau dah bangkit lambat, blender bila nasi, sambai, ikan, buah sampai belacan, blend. Go. Siapa suruh bangkit lambat? Kena jaga-jaga lah. Susah kalau saya tak makan, boleh. Tak ada masalah. Bukanlah syarat wajib untuk berpuasa itu dia kena sahur dah. Sahur itu tasaharu fi barakah kata Nabi. Sahur tu ada berkah, ada berkat. Pasal apa? Bagi kekuatan untuk kita puasa. Jadi sebab itu walau dengan secawan ayak, walau dengan sebiji kurma, jangan tinggal sahur. Sekarang rajin lagi. Malah bila lagi minggu-minggu tak akhir malah bangkit. Tak bangkit sahur, rugi. Okey? Sahur sunat untuk dilewat-lewatkan. Dia sahur pukul apa? Dia sahur pukul 12 malam. Punya lambat. Sahur ni sunatnya bila dilewat-lewatkan. Berbuka, diawalkan. Nak berbuka, kita kata buat sunnah-sunnah dia. Banyakkan doa. Detik-detik terakhir kata Imam Syafi'i, ada satu detik yang kalau kita doa, Allah Ta'ala takkan tolak. Mak sebagai mak, doa yang tak tertolak. Orang yang puasa, Nabi kata doa orang yang berpuasa akan dikabulkan, tidak akan ditolak sehingga dia berbuka. Kemudian doa orang yang musafir, atau doa ambil kesempatan. Okey. Dan yang terakhir sekali. Sebelum saya pergi terakhir sekali, bila dah semua-semua ni kita tinggal puasa, maka akhir sekali tuan-tuan, bila ditinggalkan puasa, adalah implikasi dia. Fa'iddatun min ayamin ukhur, tinggalkan digantikan pada hari yang lain. Digantikan dengan cara empat cara.
Satu, qada saja. Dua, qada dan fidyah. Tiga, fidyah saja. Empat, qada dan kafarah. Tu. Qada apa dia? Qada dia qada, puasa biasa. Yang kedua, fidyah. Qada dengan fidyah. Qada dengan fidyah ni siapa? Qada dengan fidyah ini bagi orang yang dia tak sempat nak puasa sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Kemudian dia tak puasa tu sampailah masuk next Ramadan. Maka dia wajib bayar fidyah. Ustazah, bila saya boleh bayar fidyah? Bila start masuk Ramadan, baru boleh bayar. Nak puasa ada lagi 2 hari. Tapi dia dah bayar dah fidyah dia. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal belum lagi masuk Ramadan yang baru. Orang yang qada plus fidyah siapa? Mak yang hamil, mak yang menyusu, bimbang anak, bimbang janin, maka dia jadi qada dan fidyah. Okey. Kemudian ada orang hak fidyah saja. Siapa? Orang yang sakit tak ada harapan sembuh, yang disahkan oleh doktor perubatan. Kan? Maka orang-orang ini dia tak wajib qada tapi dia wajib bayar fidyah saja. Kemudian orang tua-tua yang tak berkemampuan. Kita dah sebut di awal tadi. Dan yang terakhir qada pula ada qa. Al-halq qada. Qada dengan kafarah. Qada dan kafarah ni untuk laki-laki yang melakukan persetubuhan pada siang hari dalam bulan Ramadan. Siang, malam tak apa. Malam boleh. Siang tak boleh. Siang tu kalau dia buka, dia tu buka, minta maaf saya sebut, dengan bersetubuh. Buka dengan jima'. Maka dia kena qada dan kafarah. Qada dan kafarah ni macam mana? Syahrain mutatabi'ain. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Sebelum puasa 2 bulan berturut-turut tu saya rasa ada satu lagi lah syarat Ustazah turutan dia tu. Betul lah. Hak pertama bebas hamba. Kita hari ni tak ada hamba. Tapi yang kedua syahrain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain ni makna dia apa dia? Tak boleh ada sehari pun selang. Ustazah saya puasa sampai 59 hari demam, doktor cucuk drip. Batal puasa, reset balik tuan-tuan. Tak mampu Ustazah. Dia pergi yang ketiga, bagi makan kepada 60 orang fakir miskin. Secupuk tiap-tiap seorang. Itu cara. Okey. Ustazah, saya dengar lah Ustazah, itu kalau berbuka dengan bersetubuh, kalau dia buka puasa, dia minum ayak dulu Ustazah. Kan? Macam mana gantian puasa dia? Ni payah. Bila orang telajak dia bijak sana, bijak sini, dia buat macam tu lah. Dia buka puasa, pasal apa? Pasal bila berbuka tanpa, sebelum dia bersetubuh, maknanya dia qada 1 hari tadi saja. Tapi dia panggil ini orang-orang yang tatabbu' ar-rukhas. Orang-orang yang mempermain-mainkan hukum agama. Jangan. Dia pula duk ajak kat lelaki dia, bang, mari kita buka puasa dulu bang. Sehari kita kena ganti sehari. Pandai je. Jangan nak buat kelaku lagu tu. Jumpa je saya cari pelibang cacing. Jangan nak buat. Berdosa. Jangan nak buat lagu tu lah. Tu kan cara kita. Okey. Ada bos saya sudah masuk. Okey, kena habis cepat kan. Okey, yang terakhir sekali tentang puan, kita sebut bagaimana nak memaknakan puasa. Seminit je sebab Ustazah Nani Fatma kata 15 minit terakhir bagi soalan. Last sekali tentang puan, kita bincang tentang bagaimana kaedah fiqh, hukum hakam yang berlaku tentang puan. Semuanya ini adalah untuk kita benar-benar memaknakan puasa kita. Memaknakan puasa ni maknanya macam mana? Tengok bagaimana Islam letak kita. Hang sakit, ada ruang dia untuk hang tinggalkan puasa. Tapi bila hang dah tinggal, ada ruang dia yang hang kena qada semula. Hang tak mampu qada, maka ada laluan keluar dengan cara fidyahnya. Sebab itu semua ni tuan-tuan, dia akan menjadikan satu pengalaman puasa yang sangat bermakna bila kita benar-benar merasakan puasa itu adalah perkara yang akan akhirnya membaikkan kita. Jadi soalan nak tanya kat ujung ni yang tuan-tuan kan, kita sebut nak memaknakan puasa, ramai orang puasa. Tapi berapa ramai orang yang puasanya itu benar-benar membaikkan dia. Ni je kita kena bawa. Ada orang dia puasa dengan pengetahuan, tapi ada orang puasa dengan pengetahuan dan kemahuan. Dia beza. Ada orang tahu tapi tak mahu. Tahu Ramadan ni kena baca Quran, tapi tak mahu nak baca Quran. Akhirnya diberikan macam-macam alasan. Ada orang tahu Ramadan ini kena jaga qiyamul lail, tapi dia tidak mahu bangun untuk meluangkan masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan qiyamul lail.
Maka sebab itu kita sebut antara tahu dan mahu yang lebih besar di depannya itu adalah mahu. Ada orang tahu tapi tak mahu. Karena itu Nabi Sulaiman ajarkan kepada kita. Quran pesankan kepada kita. Bila dah sampai umur 40, kena ada kemahuan itu harus dibesarkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Surah An-Naml. An-Naml ayat 19. Al-Ahqaf ayat 15. Lari lain belakang tu sikit. Rabbi auzi'ni, ya Allah, alhimni, buka apa ni, ilham padaku ya Allah. Tengok. Ulama tafsir kata, termasuklah bila kita membahaskan tentang puasa, dia bukan semata-mata kita tahu kena puasa, tapi kita meminta dengan Allah supaya diberi kemahuan untuk kita benar-benar berpuasa. Maknanya, ya Allah, sebelum aku jadi orang yang bersyukur, ya Allah, bantu aku, bina dalam hati aku, lebarkan kemahuan aku untuk aku jadi orang yang bersyukur. Pasal ada orang tahu kena syukur, tapi dia tak syukur. Karena itu ada ibu ayah yang diuji dengan anak-anak yang mak punya jaga dia macam nak gila, tatang dia bagai minyak yang penuh, tapi bila tua, dia tak sudi nak jamah tubuh badan mak dia bila tak berdaya. Basuh punggung, nurse lah, pasal apa? Tu kerja nurse. Dia lupa dulu dia kecil-kecil mak ayah yang cucikan punggung. Pasal apa? Saya tengok. Ini kita sebut kan. Ada ujian-ujian yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia tak syukur, tapi dia tidak hendak bersyukur. Subhanallah. Sebab itu kita berpesan kepada diri, ya, untuk semua-semua ini kita jaga supaya puasa ini dia akan datang dan terus mendatang. Tapi ia benar-benar dimaknakan, insya-Allah. Okey. Boleh takat tu. Panjang lah saya nak cakap ni kan. Jadi saya rasa saya buka lah kalau ada yang nak tanya. Ustazah, apa ni? Ustazah ni Fatma, adakah soalan kita macam mana? Boleh, boleh. InsyaAllah. Jazakillah khairan, Ustazah Nazira. Masya Allah. Rasa tak mengantuk dah semua orang Ustazah dengar Ustazah punya penjelasan hari ni kan. Segar mata, Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustazah untuk penjelasan tadi. Masya Allah sangat banyak input yang kita dapat dan moga-moga kita dapat praktikkan lah dan kita boleh sampaikan kepada ahli keluarga kita yang ada masalah-masalah yang Ustazah sebutkan tadi tu kan. Rawatan, prosedur rawatan dan masalah-masalah fik lah sepanjang bulan puasa ni kan. Ada soalan yang ditanya Ustazah tentang tadi rasanya Ustazah dah jawab juga tentang ubat supaya apa supaya berak tu kan. Yang tu batal ke Hmm. Ustazah? Masuk ubat ni. Hmm. Orang sembelit. Revin enema kan dia panggil. Tak tahu lah. Okey. Kalau orang yang sembelit nak kena masuk julap tu kan, kalau kita bahasa kita julap, nak kita panggil saya orang kapal julap. Masuk ayak betul. Hmm. Siapa yang masuk untuk lembutkan najis, batal. Sebab apa? Dia memasukkan sesuatu ke dalam punggung dia. Walaupun untuk tujuan perubatan, batal lah. Hmm. Tadi Mm-mm. derma darah Ustazah kata tadi tak batal kan? Ada soalan tentang derma darah tadi. Okey. Dan ada soalan tentang okey, jap. Kenapa masuk drip air tu batal kan? Ustazah kata tadi sebab dia memberikan tenaga kan Ustazah Nah, melalui air tu kan? betul. Okey. Hmm. Okey, Ustazah dah jawab tadi. Apa hukum Ustazah kalau kita rasa kat hujung lidah, rasa makanan kan, mak-mak kan? Macam nak rasa makanan ke masa kita masak tu? Okey, mak-mak, mai dengar elok-elok. Ah, Rasa, amboi, sedap tu rasa-rasa ni kan. Rasa adalah terpulang kepada bagaimana kita mendefinisikan rasa. Rasa ni, saya rasa tu dak sikit je. Tap sikit je kat mulut kita ni, kat lidah kita ni. Hebat Allah Ta'ala ni buat dari rasa kita, bukan di dalam tekak, dia buat di luar lidah. Jadi bila lidah ni dia tak masuk batasan al-halq, dia panggil batasan apa nama, tekak kita ni. Halkum. Orang ada halkum kan, kita tak ada halkum perempuan. Kalau rasa dia itu adalah dia rasa sesudu, dia telan sesudu ayam seketui, itu bukan rasa, itu makan namanya. Dia rasa macam mana Ustazah? Kami rasa style orang Kedah semangkuk tu bukan rasa macam tu, orang Kedah mantap Kedah, dia tak masuk rasa. Rasa ni dia rasa sikit.
Itu pun disebut oleh Imam An-Nawawi, dia kata rasa ni kalau untuk orang yang kerja dia masak caterer contohnya, harus untuk dia rasa. Tapi kalau untuk kita di rumah kita, makruh untuk kita rasa. Pasal apa? Tak rasa pun biasa mak-mak ni dia tahu dah nak campak garam, cuma nak nak bagi sedap. Nak bagi sedap tu boleh tak sekejap lagi kita buka puasa rasa dulu sikit kemudian baru kita ejah order makanan kita, boleh. Maka saya lebih cenderung dengan pandangan kita lebih berhati-hati. Kalau kita masak untuk keluarga kita je, masaklah seadanya. Tapi kalau untuk caterer, boleh, tak ada masalah untuk dia rasa. Dengan syarat dia rasa tu jangan sampai masuk ke batasan al-hal. Masuk dalam batasan al-hal, dia sama macam orang selsema. Orang selsema, kalau dia ada kahak, kahak, bukan hidung, kahak. Kalau, minta maaf saya sebut, tengah-tengah hari sebut kahak pula dah. Tapi kita cerita lah ya. Kalau dia berasa ada kahak jatuh dalam tekak, tak batal. Tapi kalau lah dia terkeluar, kahak dia tu terkeluar, duduk di atas lidah. Tengok ada orang kiri kanan dalam pasaraya, malu pula nak ludah, tak ada tisu. Dia pun telan balik. Batal puasa. Pasal dia sudah melepasi batasan batin al-halq, maka bila basuh balik, batal puasa dia. Jadi sebab itu, sama juga makanan pun kena hati-hati. Nah, okey, rasa hujung-hujung lidah. Ada yang tanya, hujung-hujung lidah, makruh juga ke? Okey, makruh ni tujuannya apa? Supaya kita nak berjaga-jaga. Sebab itu dia sebut larangan dia itu hanya sampai tahap makruh. Dosa tak? Tak berdosa. Batal tak puasa? Tak batal. Tapi sebagai langkah kita nak berjaga-jaga. Rasa tu dia rasa 5 kali rasa. Duk tambah garam lagi tu, duk tambah rasa. Tak habis rasa. Jadi sebab itu kita kata sebagai langkah berjaga-jaga, kita mengambil langkah ihtiyat, berhati-hati, kita tinggalkan. Itu lebih baik. Okay. Okey? Terima kasih Ustazah. Kalau ada yang sedut hingus dan lepas tu telan, batal tak? Okey. Hingus dengan apa nama? Hingus kalau melalui laluan hidung. Contoh, kan? Maka adakah dia membatalkan? Dia tak sama macam kahak. Tapi kalau dia hingus dia keluar, sedak. Dia pula pergi jilat makan. Apa tak ya? Pasal dia lain. Hak ni dia duduk di sini, dia tidak keluar di bawah ni. Dia memang duduk main dalam ni. Dia tidak sama macam hak dah terkeluar daripada batin al-hal. Hingus tak batal puasa. Okay? Alright. Ada Ada yang lagi? tanya, saya makan kurma 5 minit lagi nak masuk subuh. Lepas orang azan tu, rasa macam ada kulit kurma lekat dekat tekak. Rasa macam tu lah. Sampai sembahyang subuh pun duk rasa lagi dekat tekak tu. Dikira batal ke tak? Sebab lokasi tu di tekak bukan di mulut. Okey, ditekak tu kat mana? Boleh komo tak? Komo buang. Buang. Sebab itu sunnahnya apa dia? Nak berwuduk kita siwak dan juga komo. Sebab itu kita komo-komo. Berasa lah ustazah kena telan air contohnya. Dia berasa tu selama kita tak telan, ini dia dah lah berasa. Dia pula duk korek dengan lidah dia. Telan patai. Tapi kalau berasa luka-luka pasal dia ada kulit-kulit kurma tu kan. Selama dia tidak telan, kan? Dia macam hanging lah ustazah. Telan tak? Tak telan. Tak batal. Adakah saya kena membatalkan puasa saya supaya kulit kurma tadi keluar? Itu awak punya pilihan. Di luar bidang kawalan dan hukum hakam kita dah. Okey? Okay, Ada rawatan lagi? rawatan nebulizer untuk serangan asma tu dikira batal ke Ustazah? Okey, nebulizer. Nebulizer untuk asma. Bukan untuk asma, untuk orang yang kita kata apa, dia sukar untuk bernafas. Ada orang dia tak asma tapi dia apa nama? Masalah Dia kena pakai pernafasan. Ah, untuk betul, untuk uh, saluran pernafasan. Dia nak longgarkan. Maknanya dia sempit, dia hi itu kan, dia mencungak-cungak. Maka adakah batal puasa dia menurut mazhab Syafi'i? Kita ni di Malaysia ni pakai mazhab Syafi'i lah. Kalau orang mazhab Syafi'i ni, penggunaan nebulizer ni dia sama ada untuk orang pesakit asma ataupun penyakit pernafasan yang lain ni, nebulizer ni apa dia? Dia macam alat yang kita kata dia tukar cecair, dia naik jadi wap ataupun kabus ni masuk ke dalam paru-paru. Biasanya untuk orang yang ada masalah pernafasan.
Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita di wilayah di Selangor dan di majoriti negeri-negeri di Malaysia ni, kita ambil pandangan yang mengatakan puasa itu batal bila sampai sesuatu ke dalam rongga, dia panggil al-jauf, rongga yang terbuka. Sebab itu ada pandangan yang pertama, dia kata ayak ataupun uap yang ada dalam nebulizer yang ada cecair tadi, cecair apa nama, cecair ubat tadi, dia masuk melalui mulut ataupun hidung, dia sampai ke paru-paru. Bila dia ada zarah air, dia panggil. Kan cecair tadi masuk ke dalam, maka dia sama macam memasukkan sesuatu ke dalam mulut, maka hukum dia batal puasa. Hak ni pandangan hak konservatif sikit dan untuk tujuan berhati-hati. Dan ada pandangan kedua yang mengatakan nebulizer tidak membatalkan puasa. Majoriti, bukanlah majoriti, sebahagian besar doktor-doktor pakai tidak membatalkan puasa. Sebab dia kata cecair ni dia tak sampai, dia uap dia tu dia tidak sampai ke perut, dia hanya diserap oleh paru-paru. Sebab itu ada orang pakai pandangan yang kedua. Kita nak pakai yang mana? Hak pertama ke hak kedua? Kalau muzakarah fatwa kebangsaan kita ni termasuklah dengan inhaler. Inhaler samalah konsep dia. Dia kita ambil pandangan batal pasal apa? Kalau dia benar-benar perlu, yang keperluan dia tu sekali je, maka hari tersebut saja dia batal puasa. Tapi kalau memang dia kena pakai senantiasa, tak ada harapan dah untuk tak pakai, memang kronik asma dan juga sakit pernafasan itu, memang nak kena pakai nebulizer sentiasa, maka dia boleh ambil pandangan yang kedua, dia tak perlu puasa, maka digantikan dengan fidyah sahaja. Hak ni pandangan majoriti mufti di negara kita. Sebab itu kita kata kita pakailah untuk tujuan, kita ambillah pandangan mengatakan batal sebagai langkah berhati-hati. Itu kita sebut. Okey? Ya, jelas. Baik, ada lagi? Boleh tak kita tolong qada puasa untuk waris kita yang telah meninggal? Okey, soalan dia adalah siapa yang boleh qada puasa? Qadakan puasa bagi pihak, sebab kalau kita sebut qada puasa ni dia luas. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni untuk orang-orang yang dah meninggal puasa, macam mana dah tu meninggal dan puasa. Okey, meninggal dunia dan dia tinggalkan hutang puasa. Maka waris wajib untuk melangsaikan hutang puasa. Sama ada satu dengan dia tolong puasa bagi pihak. Boleh tolong puasa bagi pihak. Aku niat puasa, ganti bagi pihak ibuku kerana Allah Ta'ala. Boleh. Ataupun ustazah, saya tak larat puasa dah, saya bayar fidyah pun boleh. Maka untuk orang-orang yang macam ni, fiqh sebut orang-orang yang boleh menggantikan adalah orang-orang yang ada hubungan qarib, kerabat dengan si mati. Maknanya anak, cucu, kakak, adik abang suami, ayah dan kat atas tu kita sebut, itu boleh. Tapi kalau orang jauh, mazhab Syafi'i kata tidak harus untuk dia menggantikan bagi pihak. Kalau dia nak fidyah, maka mesti dimaklumkan kepada keluarga si mati. Contohnya keluarga si mati ni, kita BFF kita meninggal dunia, kita tahu dia ada sempat tak puasa kan, dan waris-waris dia kita tengok tak berkemampuan, maka adakah boleh untuk kita selesaikan fidyah bagi, nak tolong bagi pihak si mati? Maka untuk orang-orang yang nak selesaikan bagi pihak ni, maka dia kena maklum kepada waris. Kalau waris tak setuju, tak ada lah. Dan dia pun tak ada keperluan pun untuk tolong fidyahkan kepada si mati. Tak payah. Kalau waris tak mampu, gugur fidyah tadi. Okey. Tapi kalau nak qada, hanya waris terdekat saja. Itu menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, disebut dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Waris yang terdekat saja. Kalau kita nak qada, Ustazah ni Fatimah kan, qada dia tak boleh combo. Ustazah, saya qada hak saya, campur qada mak saya. Tak boleh. Qada mesti berasingan. Aku ganti puasa untuk mak aku satu, aku ganti puasa untuk diri aku satu. Dua yang berbeza. Dia tak boleh disekalikan. Combo wajib tak boleh sekali. Tapi kalau combo wajib dan sunat, hak ni ada pandangan ulama yang sedikit ringan mengatakan boleh. Kita qada puasa kita, tapi kita puasa pada hari Isnin, maka pahala puasa pada hari Isnin tadi mendatang. Siapa hak puasa wajib, dia dapat pahala sunat. Tapi kalau siapa hak puasa sunat,
dia tak dapat pahala wajib. Ni kan nak masuk bulan Syawal ni kan. Ustazah, saya niat puasa qada. Qada dan sunat tak boleh disekalikan. Tak boleh sekali dengan cara dalam niat yang sama. Saja aku puasa qada dan puasa sunat Syawal kalau tak tak boleh. Pasal apa? Pasal qada tak boleh dibuka puasa di tengah-tengah. Tapi kalau puasa sunat boleh buka tak? Boleh. Bergantung kepada apa menu yang ditawarkan. Kalau bihun, rugi. Tapi kalau kami golek tu bolehlah 2 kali fikir. Itu kita sebut bezalah sikit. Nah, jadi kena kena faham perkara berkaitan dengan gantian puasa bagi pihak. Okey, ada lagi? Okay, soalan Puan Sarah tadi tentang nebulizer tadi saya dah jawab. Satu lagi soalan dia tentang ubat antibiotik yang melalui salur darah tu, intravenous antibiotik. Okey, okey. Segala bentuk ubat yang disuntik termasuklah insulin. Insulin suntik di perut. Antibiotik suntik di salur darah. Sakit lutut suntik gel di lutut, di otot, di sendi. Tak batal. Tak batal. Pasal apa? Kerana dia untuk tujuan perubatan yang memang ada keperluan dan dia masuk dia tu uh, apa ni tidak memenuhi syarat sehingga batalnya puasa tadi. Jadi sebab itu kalau masuk ke salur darah tak batal. Jadi Cuma boleh puasa. cuma air je lah tadi kan. Saya kata tadi yang apabila Air masuk sahaja. air kan. Okey. Air Boleh. batal kan. Okey. Air batal. Apatah Okey. lagi kalau air teh ais, kopi ais lagi batal. Okey. Drip Okey, teh ada ais. lagi? Okey. Ustazah, apa ada yang bekerja sebagai penghantar parcel kan. Sewaktu buat delivery tu dia hampir pitam disebabkan kepenatan buat penghantaran. Bolehkah dia berbuka pada waktu tu dan gantikan puasanya di hari lain selepas Ramadan? Untuk orang yang ada masalah kesihatan, boleh, tak ada masalah. Untuk orang yang ada keadaan-keadaan tertentu dengan pekerjaan ni, contoh, kan, driver lori, bawa lori ngantuknya, jadi dia kata dia kerja dan ni, ataupun buruh, hak yang letih nak kena angkat batu bata ni, maka adakah boleh? Dalam mazhab Syafi'i kata untuk orang yang kerja dia berat, teruk, boleh tak buka? Boleh buka. Untuk orang yang pi bersukan, contoh kita lah kan, satu ketika ingat tak atlet-atlet kita pi bersukan. Sukan apa tu, Olimpik ke bulan puasa. Jadi ada lah orang nak kata boleh buka, ada yang kata tak boleh buka apa semua ni. Mereka kata kalau keadaan dia tu memang dia tak berkemampuan dia nak puasa. Kan, memang dah kering dah. Nak hitam dah, naik dah bintang-bintang. Nah, maka boleh orang tersebut berbuka kerana apa? Keadaannya itu membenarkan. Cuma dia kena qada balik. Nak qada nanti kalau orang tanya, tadi ada satu yang tanya macam mana dia nak qada bila bertemu dengan sunat. Qada saya sebut ni mesti nak tanya tentang qada Ramadan. Qada Ramadan dengan sunat Syawal mana mendahului, sudah tentu qada mendahului. Tetapi sekiranya dah sampai ke hujung, punya dah dok pi open house, open house, open house. Dah nak habis Ramadan dah. Tinggal lagi seminggu saja. Maka bila seminggu sahaja tempoh yang sudah singkat antara qada dan juga sunat, maka sunat mendahului ketika itu kerana tempohnya sudah pun hampir expired. Puasa sunat hanya ada dalam bulan Ramadan, tapi qada boleh dibuat di waktu yang lain. Tapi kalau saya niat je qada Ustazah, dapat tak pahala sunat? Dapat. Tapi fiqh kata diasingkan itu, kata Imam An-Nawawi, lebih baik disebut dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Okey, ada lagi? Maksudnya soalan terakhir aku rasa daripada Bonda Soleha ni. Hmm. Kalau dah dengar azan masa sahur tu, bolehkah kita habiskan makanan yang ada dalam mulut? Okey, dengar azan, boleh tak telan? Boleh, tapi batal lah puasa. Pasal apa? Sudah masuk waktu. Dah masuk waktu tak boleh dah bonda ya. Kalau bonda nak makan, makan kenyang-kenyang sebelum masuk waktu. Dah masuk waktu, Ustazah saya baru gigit separuh kurma. Ada separuh lagi tak habis. Hak tak habis tu simpan, balut elok-elok gula peti. Sekejap lagi azan, kau makan balik. Tak ada masalah. Tapi kalau azan je, wajib berhenti. Siapa yang tak berhenti, maka batallah puasanya pada hari tersebut. Okey. Okey, rasanya tak ada dah soalan yang ditanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Banyak
input baru kan, ilmu baru kita dapat hari ni. Sebab setiap tahun kita kena refresh balik kan, fik Ramadan ni ataupun fik puasa ni. Jika ada lagi soalan, boleh tanya Ustazah direct di Facebook Ustazah ke, insya-Allah. Okay, saya minta maaf lah sebab Ustazah pun mungkin ada kerja selepas ni kan. Kita ke kita nak raikan ada satu lagi soalan rasanya baru ditanya oleh Puan Sarah ni Hmm. Ustazah. Boleh ke Ustazah? Ya. Boleh lagi Boleh, boleh. Ustazah, bagaimana pula pesakit yang mempunyai masalah pernafasan jangka panjang, contohnya COPD, memerlukan long term oksigen terapi dan bantuan oksigen sepanjang hayat? Adakah batal puasa pesakit tersebut? Oh, rasanya tadi Ustazah pun ada Hmm. jawab juga tadi yang long term punya masalah kan. Hmm. Okey, kalau orang sakit paru-paru kronik kan, dia COPD, kronik obstructive pulmonary disease kan. Saya ni bila duk mengaji hukum-hukum fiqh ni, buka kitab-kitab, rasa macam dah sikit lagi boleh jadi doktor dah. Hafal semua nama-nama sakit, penyakit, alatan, hafal. Pasal nak bagi kadang-kadang orang mai pikir-pikir kita tak pernah dengar pun ada. Ha. Jadi bila sebut COPD ni, untuk orang yang tak tahu COPD ni dia penyakit paru-paru kronik. Paru-paru kronik ni dia kena puasa ke? Okey, hak ni dia masuk dalam kategori orang-orang yang mengalami kesukaran untuk dia berpuasa kerana dia perlu bantuan daripada alat pernafasan. Bila dia perlu alat pernafasan, inilah kelompok-kelompok yang Quran sebut وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Kalau orang yang sakit, dia tak berkemampuan, maka kalau dia mampu nanti diqadakan. Tapi kalau tak mampu langsung, maka fidyah wajib dilangsaikan. Kalaulah contohnya dia puasa menyebabkan dia sukar untuk bertahan. Tapi dia boleh tak? Boleh puasa tapi macam sakit sikit lah contoh. Maka disebutkan puasa tetap ketika itu dia tidak jadi wajib, dia jadi sunat untuk dia meneruskan. Tapi kalau dia nak berbuka, kerana dia ada keringanan untuk berbuka, maka harus untuk dia berbuka kerana situasi dan keadaan dia tadi. Sebab itu kalau orang yang ada penyakit pernafasan ni, saya lebih cenderung lah dengan pandangan yang macam tadi jelas. Kalau tak boleh puasa, maka fidyah. Tapi kalau dia boleh puasa pada hari-hari yang tertentu saja, puasa pada hari-hari yang dia boleh puasa. Tidak ada masalah. Kerana apa tuan-tuan puan? Kerana kita ni, subhanallah, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita ini dengan dinilai kita ni semua dengan situasi yang berbeza. Sama dengan nilaian Allah menilai amal kita. Hang mampu buat, hang buat. Hang tak mampu buat, itu kemampuan hang. Sebab itu bila kita nak beramal, jangan tengok orang. Oh, Ustazah Nik Fatma tu saya tengok tiap-tiap hari dia khatam Quran contoh. Ya. Kita ni, keadaan kita, kita tak mampu macam dia. Dia, Tuhan bagi rezeki, kita ni berbeza-beza. Ada orang Tuhan bagi dia rezeki banyak masa nak baca Quran. Tapi ada orang dia tak sempat. Allah sibukkan dia dengan anak dan sebagainya. Maka lalu bagaimana cara Allah mengambil penilaian amal? Tuhan bagi kat hang masa lapang, hang buat macam mana? Tuhan bagi hang anak, bagaimana hang jaga amanah hang? Berbeza-beza. Sebab itu, kalau kita tidak berkemampuan, jangan sedih Ustazah. Saya sepanjang hayat saya tak boleh puasa lah Ustazah. Macam mana hidup saya ni? Saya berdosa ke dah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Quran sebut kan? Banyak ayat Quran. Allah bagi kita ni kemampuan berbeza-beza. Ada yang sedang bertahan dengan suami, ada yang sedang bertahan dengan tidak memiliki anak, ada yang sedang bertahan dengan disakiti oleh ibu mertua. Itu semua berbeza-beza ujian dan kemampuan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bila datang ujian-ujian begitu, kalau kita buat baik, maka kita dapat kebaikan. 'Alaiha maktasabat, kita buat buruk, maka kita dapat bahagian atas keburukan yang kita pilih tadi. Sebab itu hidup ini semuanya adalah tentang pilihan. Kita yang memilih. Nak ke tak nak? Nak baca Quran ke tak nak baca Quran? Nak dosa ke nak pahala? Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Nak jadi orang yang meninggalkan atau orang yang ditinggalkan? You choose. Ramadan ini nak benar-benar dimaknakan ataupun tidak? You choose. Ramadan ini kita nak isi dengan kebaikan ataupun tidak? Kita pilih.
Ramadan ni nak sedekah apa tidak, nak solat sunat apa tidak, nak isi dengan rawatib apa tidak, kita pilih. Pasal apa kita pilih? فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Quran sebut hidup ini semuanya tentang pilihan. Hang buat baik, hang dapat yang baik-baik. Hang pilih hak buruk, waqad khaba man dasā, rugi. Dan takkan pernah Quran sebut orang yang memilih laluan-laluan kebaikan itu melainkan الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع المحسنين. Al-Ankabut ayat 69. Siapa yang sungguh-sungguh berdepan, hadap, sabar, tahan, pilih walaupun sakit menyakitkan. Quran sebut innallaha ma'al muhsinin. Kalau tak jumpa jalan, kalau tidak ada orang memberi ganjaran, kalau tidak ada orang memberi pengiktirafan, lalu di hujungnya Allah Ta'ala sebut innallaha ma'al muhsinin, Allah bersama-sama dengan orang yang baik. Apa yang lebih menyelamatkan, apa yang lebih membahagiakan, apa yang boleh menenangkan selain ada Allah di sepanjang perjalanan memberikan pertemanan. We choose. Dan kita pilih nak ke tak nak. Jadi kalau nak, jangan tidak-tidak, buat betul-betul. InsyaAllah khair di hujungnya. Allahu'alam. InsyaAllah, jazakillah khairan, Ustazah. Masya Allah, banyak input yang kita dapat pada hari ini. Moga-moga menjadikan kita semangatlah untuk lebih meneruskan puasa kita kan dengan hukum hakam yang kita dah tahu secara jelas kan, dan kita boleh puasa dengan yakin kan. Kita dah tahu sebab kita jelas dah tentang haid tadi, tentang perubatan-perubatan, tentang buka puasa, isu sahur dan sebagainya kan, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Tadi saya tengok 180 lebih orang hadir tadi, Alhamdulillah. Dan saya nak alu-alukanlah kepada semua untuk dapatkan e-book refleksi 30 juzuk Al-Quran yang disediakan oleh tim Mutiara Tadabbur sepanjang Ramadan ni. Boleh baca setiap juzuk yang ada, dan kami pun kongsikan by juzuk juga dekat page Mutiara Tadabbur setiap hari. Kalau hari ni akan dikongsikan juzuk 8 kan. Jadi dalam dalam e-book tersebut ada yang penuh lah sehingga 30 juzuk. Jadi satu juzuk ada satu refleksi yang kami dah keluarkan. Um, Dalam bentuk soalan-soalan, dan bolehlah nak dapatkan insya-Allah secara percuma saja, boleh download, nanti boleh masukkan email sebab e-book tu akan dihantar ke email insya-Allah. Dan juga boleh jemput dapatkan juga rakaman tadabbur per juzuk Mutiara Tadabbur pada bulan 1 dan bulan 2 kami anjurkan pra Ramadan punya tadabbur bersama dengan 4 orang asatizah untuk tadabbur per juzuk. Okey, habislah juzuk 1 hingga 30. Jadi siapa-siapa yang terlepas nak ikuti secara live yang sebelum ni boleh dapatkan rakaman insya-Allah. Macam hari ni boleh murajaah ataupun boleh ulang kaji juzuk yang ke-8 daripada ustazah ataupun ustaz yang ada di apa video tersebut lah, insya-Allah. Okey, itu sahaja daripada kami. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan sepanjang program ni. InsyaAllah kita bertemu dalam siri yang ketiga, My Tadabbur Time. Siri My Tadabbur Time untuk Ramadan ni ada 6 semuanya. Ni siri yang kedua. InsyaAllah pada minggu hadapan 12 Mac, insyaAllah kita akan berbicara tentang hadis pula. Yang pertama, sesi pertama hari tu kita bicara tentang sirah. Okay? Subjek sirah. Hari ni subjek fiqh. Dan insyaAllah next subjek nanti kita akan bicara tentang hadis insyaAllah bersama dengan Dr. Rashimah daripada USM Pulau Pinang. Orang utara juga Ustazah. Kan? Hari ni Ustazah orang utara seronok dengan logat Kedah Ustazah tu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Ustazah kerana luangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan kami. Moga-moga Allah buka jalan lebih besar lagi untuk Ustazah sampaikan ilmu kepada masyarakat kan. Alhamdulillah. Okey, moga-moga Ustazah tak keberatan lah kalau ada lagi kerjasama dengan Mutiara Tadabbur selepas ni insya-Allah. Okey. Jazakumullah khairan. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakumullah khairan kepada semua peserta. Kita tutup dulu kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaza. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi